Haji pengalaman lama dalam kewangan, pewarisan, dan Haji pun dah uruskan bermacam-macam jenis kes lah istilahnya. Kes pusaka macam-macam kan. Dan bila bercakap tentang kes-kes pusaka ni, dia banyak salah faham satu. Satu, orang yang faham tu salah faham. Yang kedua, orang yang memang tak tahu langsung. Tak tahu langsung kan. Dan jadi saya nak, mungkin ini saya punya pandangan ataupun pengalaman setakat saya berjumpa, yelah kita deal dengan klien apa semua kan. Jadi saya boleh buat satu kebanyakan ni berlaku lah kan. Mungkin pandangan saya ni pandangan yang minor ataupun yang sikit kan. Jadi saya tengok je ada banyak salah faham akibat suami yang tak tahu ataupun tersalah faham, saya pun tak tahu, yang menyebabkan kesan buruk tu adalah kepada si isteri yang kehilangan suami. Maksudnya adalah saya tengok kesan dia, yang saya jadi kesian tu adalah si isteri ni jadi mangsa keadaan dan menjadi punching bag kepada pergolakan dua buah keluarga. Yang mana sewaktu suami hidup, suami tu dah pesan, ayang nanti duit dalam KWSP ni esok-esok ayang ambil lah kan, ada berapa ratus ribu kan. Jadi abang dah letak ayang sebagai penama kan. So yang isteri pun memang faham macam tu, dan suami pun hasrat dia macam tu kan. Tapi rupa-rupanya selepas kematian, satu dah kehilangan suami dengan sedih, dengan nak uruskan bermacam-macam keadaan keluarga, anak dan sebagainya tu, rupa-rupanya dia dapat lagi satu beban, menjadi pentadbir harta. Bagi saya lah, pentadbir harta ni dia adalah amanah. Dia bukan sahaja senanglah kau jadi pentadbir, kau boleh ambil duit tu, bukan kan. Amanah besar, saya tukar hutang apa semua, lepas tu nak dapatkan pembahagian waris apa semua. Dan dia pula menjadi mangsa ketidakpuasan hati kepada keluarga yang besar. Waris lain. Dah lah kehilangan suami, sedih. Lepas tu nak ambil duit, nak pakai duit tu, dia pakai nanti menjadi, maksudnya orang persoalkan pula. Jadi saya rasa kesian lah kan kepada si isteri ni. Apa ya Haji punya pengalaman ni, apa Haji punya pandangan, dan apa sebenarnya Haji punya nasihat yang Haji boleh sampaikan kepada isteri dan suami, pasangan-pasangan kat luar sana yang muda-muda ke ataupun yang dah sini-sini tapi terlepas pandang bab ni. Baik. Ini memang selalu saya syarahkan, saya bagi penerangan supaya lebih jelas. Bab tentang penamaan di KWSP. Baik. Jadi orang ada KWSP, dia boleh membuat penamaan dan dia letak siapa-siapa. Sebab siapa-siapa yang diletakkan di situ akan jadi penama sahaja bagi orang Islam. Baik. Bukan orang Islam, orang bukan Islam, dia tak ada masalah. Ikut undang-undang KWSP, siapa yang dia namakan, dia akan dapat sepenuhnya bagi bukan Muslim. Tapi bagi Muslim, ada ramai orang tak nampak. Tapi dia sebenarnya jelas dalam perenggan-perenggan tu ditunjukkan, dalam borang pun ada ditunjukkan. Dah ada tulis semua dah. Dah ada tulis. Bagi orang Islam, siapa yang dinamakan hanyalah sebagai pentadbir harta, pemegang amanah. Jadi hukumnya dia kena dapat bila dia dapat benda tu, dia kena bagi ikut hukum faraid ke apa kata persetujuan waris. Dalam kebanyakan kisah yang saya tempuhi, suami ni dia paling suka letak isteri. Dia mudah kalau dia dah beristeri, ada anak macam dia letak isteri dia, dan dia macam cakap bahasa yang ayang ni, abang dah letak ayang uruskan lah. Pasal dia paling sayang pada isteri. Paling sayang. Sebaliknya ni berdasarkan pengalaman saya pernah buat kajian secara live. Kita tanya 3 orang perempuan, adakah dia akan menamakan suami dia? 300 orang tu 3 orang jawab ya. 1%. 1% je. Biasanya orang perempuan dia tak namakan suami dia. Anak-anak dulu. Anak dia dulu. Faham. Itu kita nak tunjukkan tentang kasih sayang. Reality. Jadi kasih sayang seorang suami ni, dia nak bagi kepada isterinya supaya nanti dia tahulah isterinya akan menguruskan anak semua kan. Peninggalan dia nanti isterinya akan dapat manfaat tu. Tanggungjawab tu sebenarnya besar. Betul. Sebab suami terlupa bahawa isteri itu jadi pemegang amanah. Penama sebagai pemegang amanah. Betul? Dia kena ambil dan takbirkan bagi ikut hukum harta pusaka faraid. Jadi bila dia dapat duit tu, dia kena selesaikan hutang. Pasal itu wang EPF yang ditinggalkan oleh
pencarum, fatwanya, hukumnya jelas dia pusaka. Itu sebab kena bagi ikut hukum pusaka. Selesaikan hutang dulu. So nak kena cari pula semua hutang dia, make sure nak kena tahu kan? Lah. Jadi itu dah satu beban. Kan? Nak kena bayarlah apa-apa urusan jenazah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, sebenarnya isteri ni tak tahu pun hutang suami ada banyak mana semua total kan. Tapi sekurang-kurangnya sebagai mudah, isteri boleh tahu suaminya puasa ke tidak Ramadan yang lalu misalnya, sebelum meninggal dunia. Kalau tak puasa, nak kena bayar fidyah, itu hutang kepada Allah Ta'ala. Hutang dengan Allah kan. Kemudian kalau tak bayar zakat, jadi nak kena bayar zakat. Kemudian urusan pengurusan jenazah dan sebagainya, pengkebumian dari situ. Kan? Kemudian bagi kepada waris-waris yang berhak. Sebab hukum faraid seperti yang kita semua tahu dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dia punya bahagian-bahagian faraidnya dah ditentukan, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, kan? Jelas. Tapi dalam tu sebut mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Bahagian-bahagian itu setelah ditolak utang dan disempurnakan wasiat. Jadi nak kena tengok ada wasiat ke tidak. Kalau suami mungkin ada pernah cakap kat orang, aku mati nanti aku bayarlah hutang kau, ataupun nanti aku mati kau dapatlah duit sekian-sekian daripada aku, itu mungkin bukan waris, kena selesaikan hak bukan waris yang disebut dalam wasiat dahulu. Itu yang maksimum 1/3 tu yang tu kan. Itu yang 1/3 yang kita dah bincang sebelum ni. Dan yang muktamadnya lah bagi kepada waris-waris. Mak si mati, masih hidup, dia kata akulah yang menyusukan dia, aku melahirkan dia, aku susukan dia, lepas tu aku besarkan dia. Apa bahagian aku? Menurut hukum faraid, ibu dapat 1/6. Ibu mungkin ibu yang baik, dia kata tak apalah, mak pun tak nak, mak dah selama dia hidup dia banyak dah bagi mak macam-macam. Jadi ini duit EPF ni mak bagilah pada cucu-cucu. Baik mak macam tu. Lepaskan hak kan. Lepaskan hak, takharus. Tak ada masalah. Tapi kalau mak ni tinggal seorang, bapak tak ada. Mak ni tinggal seorang, ada adik-beradik pula si mati. Faham tak ni? Adik-beradik si mati. Dia kata kalau mak dapat 1 juta, mak akan dapat 160,000. Katalah macam tu kan. Dia bagi nasihat kat mak. Dia bagi nasihat sebab dia ada kepentingan lah. Ada kepentingan. Ada hak lah kan. Untuk kalau apa-apa terjadi mak dia boleh dapat pula gitu kan. Jadi sebenarnya ini perbalahan yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi itu seorang suami yang sayangkan isteri, sebenarnya dia meninggalkan beban. Itu bukan sayang yang sebenarnya lah. Jadi pada tahun 2005 macam tu, saya pernah pergi ke KWSP. Saya batalkan penamaan. Masa saya saya batalkan penamaan tu. Saya tak, mula-mula saya sekolah, saya namakan mak. Kan saya kata saya bekerja waktu sebelum masuk universiti, ada pendapatan EPF yang pertama saya bagi. Masa dapat EPF, dapat gaji yang pertama, majikan dah siap-siap tolak EPF. Dan saya diminta buat penamaan, saya letak mak saya. Kan? Lepas tu bila dah bekerja, dah kahwin, saya letak nama isteri. Boleh tukar pada bila masa. Kalau tidak, mak lah nama. Letak isteri. Tapi bila saya faham tentang kaedah ni, fatwa lama dah ada. Undang-undangnya jelas. Jadi masa saya kerja di Amanah Raya tu tahun 2005, saya pergi sendiri ke pejabat EPF, saya kata saya nak batalkan penamaan. Jadi perempuan yang dekat kaunter dekat KWSP cakap, "Encik, pasal apa encik mau batalkan?" Dia terkejut lah kan. Dah ada nama isteri. Saya cakap, kalau saya meninggal dengan isteri saya sama-sama macam mana? Itu soalan yang pertama saya tanya dia. Dah lagi complicated. Dia kata betul juga jadi dia kata letaklah nama anak. Saya kata anak-anak saya masih kecil. 2005 saya bawa dia 3 orang anak masa itulah. Kan anak kecil-kecil. Dia kata betul juga kata dia.
Abang ke adik ke? Saya kata kan, dia jauh. Saya Kuala Lumpur, dia dekat Melaka. Macam mana? Okey. Macam ni lah cakap. Saya batalkan lah. Sebab siapa juga yang saya namakan, dia kena bagi ke hukum bukan? Sama juga. Sama juga. Ya. Ya, dia kena bagi ke hukum. Maksudnya dia faham lah benda tu. Dia tahulah, ya baik. Saya kata kalau macam tu saya tak mau tinggalkan beban. Saya biarkan kosong. Jangan buat macam tu Encik. Saya kata jangan bimbang, saya kata. Saya kata jangan bimbang. Saya telah buat wasiat. Ya. Dan saya namakan amanah raya, masa itulah majikan saya, sebagai wasi saya. Okey. Saya kata masa tu, wasi saya. Jadi kalau saya meninggal dunia, amanah raya sebagai wasi saya, Ya. yang dilantik dalam wasiat saya, buat prosesnya, dia pergi tuntut lah. Ya, bagi beban tu kepada amanah raya. Pada anak raya. Bukan pada isteri kita. Bukan pada. Jadi isteri saya hanya akan dapat lah kan. Ya. Jadi amanah raya yang kena selesaikan dulu. Ya. Hutang, pengurusan jenazah. Ya. Lepas tu saya sebut bagikan kepada pihak ketiga, bukan waris. Tak melebihi 1/3 tu. Semua saya buat lah. Ikut hukum wasiatnya tu kan. Ya. Dan bakinya bagi kepada isteri saya menurut hukum faraid, saya tulis macam tu. Ya. Jadi maksudnya mak saya boleh dapat kan. Isteri saya dapat, anak-anak saya dapat. Kalau anak-anak bawah umur pun akan dipegang oleh amanah raya sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah. Jadi perempuan Indian cakap, "Encik, jangan buat ni macam Encik." Apa pasal? Ini amanah raya, dia banyak slow Encik. Dia cakap gitu. Saya pun keluarkan kad saya pun bagi kat dia. Rafi bin Omar, General Manager Sales and Marketing. Amanah raya. Saya cakap, saya kena promote lah benda ni kan. Dia kata, alamak, apa pasal Encik tak cakap? Jadi saya tanya, apa pasal you tak tanya? Ya. Jadi saya kata, kalau telah dilantik, amanah raya telah dilantik sebagai wasi, dia akan uruskan mengikut wasiat saya, mengikut hukum. Jadi kan mudah tu. Betul juga. Jadi tahun 2005 tu tercetus idea supaya lebih baik orang melantik syarikat peramanahan lah. Daripada melantik orang persendirian, individu kan. Jadi saya masuk proposal lah. Saya bincang masuk proposal sebagai GM, lepas tu boleh saya jadi CEO pun semua. Perbincangan ni berterusan. Maksudnya Haji hantar proposal untuk membenarkan penamaan kepada syarikat peramanahan, especially amanah raya masa tu. Syarikat amanah raya sebagai institusi. Ya. Okey, sebagai pentadbir. Sebagai penama yang tanggungjawabnya ialah sebagai wasi. Alright. Kan? Saya buat macam tu. Betul. Jadi kebetulan amanah raya itu pun adalah syarikat kerajaan. Kan? Jadi saya masuk bincang-bincang benda tu. Maksudnya idea tercetus 2005, 2018 dilaksanakan. Ini sejarahnya 13 tahun. 13 tahun benda tu simpan. Baru akhir sekalinya berjaya. Saya pun dah tak ada dekat amanah raya dah. Projek tu dilancarkan. Bermaksud seseorang pencarum EPF macam doktor boleh buat penamaan amanah raya sebagai penama dan kemudian buat wasiat dengan amanah raya. Ni ramai orang tak tahu ni. Orang tak tahu? 2018. 2018. Adakah itu diletakkan sebagai salah satu pilihan ataupun dia, maksud saya pilihan tu sewaktu nak isi borang tu, adakah ada list yang dia boleh tick ataupun tak dia ada. Dia ini mungkin marketing kurang lah pasal saya macam saya cakap saya dah tak ada lah. Kan? Sebab saya rasa ini adalah solusi kepada ramai, kepada betul. kan? Dan ia telah dibuktikan. Satu orang sahabat saya trainer juga. Dia orang Cina. Pada waktu itu amanah raya buat offer. Siapa yang buat penamaan amanah raya sebagai penama di EPF, di KWSP dalam masa 3 bulan, pergi ke amanah raya buat wasiat dengan amanah raya, nak isi apa punya arahan apa semua tu, dalam masa 3 bulan tu percuma. Masa tu lah. Sekarang kena bayar lah. Jadi dia package sekali kan? Dipackagekan sekali. Tapi betul juga kan? Percuma. Kan? Dia tak ada apa-apa masalah. Di penamaan pun percuma, wasiat pun percuma, lantik amanah raya. Jadi kawan saya trainer ni, dia pergi. Dia pergi ke salah satu pejabat amanah raya dan dia buat wasiat tu. Dia mula-mula buat penamaan dan dia buat wasiat. Ni bukan Muslim pun boleh. Ni ceritanya, pasal ceritanya lah daripada individu. Jadi takkan dia nak bebankan isteri dia.
Ya. Takkan dia nak bebankan anak-anak dia. Betul. Jadi amanah raya ambil duit tu nanti ikutlah will dia. Ya, faham. Ikutlah wasiat dia. Percuma. Yelah sebabnya kadang-kadang bila orang tak tahu ni, dia berbual 50% isteri, 50% mak dia. Jadi isu besar kan. Dia yang jadi masalah besar apabila isteri sekarang ni pula letak nama anak-anak kan. Saya kata tadi kan dia tak nak, dia tak nak letak sebagai wasi. Suami. Sebenarnya dia tak penama tahu. tu lah dia tak tahu wasi. Ya, dia tak tahu wasi, dia tak ingat nak bagi pada anak-anak. Faham. Kan? Pasal dia tak nak bagi pada suami. Sebenarnya anak dia tak dapat pun, ikut hak je kan. Hak faraid je. Dan masalahnya katalah mati maknya tadi. Anak dia bawah umur. Anak dia bawah umur. Dan dia nak jadi wasi bawah umur? Masalah pula. Masalah. Ada lagi sebenarnya proses yang macam tu. Rentetan yang lagi masalah lah. Kalau misalnya kata anak dia yang pertama dah 18. Anak yang kedua sebagai penama, katalah dia bagi 50-50 lah, 2 orang. Anak yang pertama 18, boleh lah. Dapatlah dibayar 50 tu, tapi dia kena bagi sebagai wasi, betul? Faham. Sebagai pentadbir. Yang bawah ni tak dapat. Sedangkan kalau kita namakan institusi, tengok kita namakan institusi, 100% akan dibayar kepada amanah raya sebagai wasi. Baik. Anak-anak bawah umur ni dapat kan? Boleh digunakan untuk belanja kan? Pasal duit tu dah keluar. Fund kan? tu dah ready kat situ lah. Okey, faham. Saya galakkan lah kan, kalau benda ni ada dalam website. Masuk website apa ni, amanah raya, masuk website KWSP, cari amanah raya sebagai penama. Ada, dia ada sebut je apa proses dia. Saya terus tanya direct, Haji bagi apa nasihat Haji kepada isteri di luar sana, apa yang dia sepatutnya buat supaya video ni sampai kepada mereka-mereka yang nak uruskan dengan cara yang betul. Jadi pertama apa yang dia kena buat? Jadi kerana saya faham kebanyakan orang perempuan, isteri-isteri yang concern yang concern, dia takkan namakan suami dia. Jadi siapakah pilihan dia? Kan kalau dia letakkan adik dia, boleh. Tapi tak tahu adik dia boleh jadi amanah atau tidak kan? Betul lah, manusia. Jadi ada satu syarikat amanah yang dibenarkan oleh undang-undang sekarang ni, iaitu amanah raya. Jadi orang cerita macam-macam tentang amanah raya ni, tapi tak ramai orang tahu bahawa kalau ada wasiat dibuat dengan amanah raya, mudah pengagihan, pentadbiran harta pusaka, insya-Allah. Betul. Itu legacy saya lah yang saya tinggalkan. Masya-Allah, jasa Haji 13 tahun. Yalah, akhir sekali benda tu menjadi satu, yalah. Jadi sekarang ni adalah kerja-kerja memberi kesedaran lah sebenarnya. Saya harapkan apa yang kita buat ni dapat memberi kesedaran kalau orang dengar ni. Kan dia ambil tindakan. Sebab memang realiti isteri-isteri ni dia nak letak nama suami takut. Sebenarnya takut kahwin baru. Nanti kawan tu gunakan buat modal. Tapi untuk makluman apa ni doktor, kalau tak namakan suami pun, masa isteri masih hidup pun, suami sebenarnya boleh je kahwin lain. Betul lah kan? Jadi tidak berasas. Tapi itu kita tak sentuh lah. Cuma yang terbaik, jangan letak nama anak. Kan? Tak nama pemegang amanah raya berhad. Sebab kesan dia lagi teruk kalau kata anak tu bawah umur. Dan buatlah wasiat. Bila buat wasiat kan dapat pahala. Kita nak bagikan kepada amal kebajikan. Kan kita cerita tentang orang nak berinfak ke apa semua kan nak bagi. Harta yang kita berikan kepada pihak ketiga sebagai derma kebajikan kita tu, itulah harta kita. Harta yang untuk anak-anak dah tentu, dah ikut faraid. Harta kita. Saya nak tanya Haji satu lah. Bila bercakap tentang wasiat ni kan, terus terang lah kan, orang-orang ni, yalah kebanyakan orang dengar dah wasiat, penting buat wasiat, tapi kenapa orang tak buat je? Orang tak buat juga. Last sekali kan, yalah macam ni, berapa ramai orang yang akan dengar ni. Kita tanya terus terang kan, dah buat wasiat ke belum sebenarnya? Belum, betul dia. Dah ada apa sebab. Jadi sebenarnya doktor, tahun 2003 ke 2005 pun soalan yang sama pernah ditanyakan kepada saya 10 tahun lepas? 20 tahun lalu. 2005? 2005. Bukan 2015. 20 tahun lalu. 20 tahun dahulu. Soalan yang sama telah ditanya oleh wanita pertama negara kita. Wanita pertama tu maksudnya isteri Perdana Menteri. Siapa 20 tahun lepas? Masa tu Kak Endon. Arwahnya Kak Endon. Allah yarhamah Kak Endon. Semoga rohnya ditempatkan di sisi orang yang beriman. Mak mentua KJ ya. Dia tanya soalan. Pasal saya bagi ceramah pada
apa ni kaum wanita, isteri menteri ni. Masa tu. Jadi dia tanya, Encik Rafi'i, bagi tahu saya awak ada buat kajian tak? Kenapa orang Melayu, orang Islam kurang buat wasiat? Jadi saya kata, saya dah ada jawapan sebenarnya. Ada tiga alasan. Yang pertama, tak tahu. Saya cakap 3 tak lah. Saya kata dengan dia, ada 3 tak. Dia buat apa taknya? Tak tahu. Yang kedua, tak mahu. Yang ketiga, tak mampu. Cuba awak terangkan. Saya kata, kalau yang tak tahu ni, ramailah daripada kita tak tahu. Betul lah, dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Dia nak salahkan lah. Okey. Lepas tu, bila dia dah tahu, tak mahu buat. Dia tak mahu buat. Sebab apa? Sebab dia tak apalah, tunggulah kemudian. Ini bukan wajib. Dia ambil ringan lah. Dia ambil ringan tu kan. Jadi tak mahu buat. Kemudian, kalau dia mahu pula buat, pada waktu tu, kalau katalah dia mahu buat, dia tak mampu. Sebab, kena bayar nak buat wasiat kan. Kan ramai profesional kat sana kan. Yang apa ni, charge, ramai yang jadi charge pun one off pun tak mahal pun kan. Sebenarnya. Kan? Jadi pada waktu itu, saya apa ni lah, buat promosi lah, maksudnya buat wasiat tu sepatutnya kena bagi mampu milik lah. Faham. Semua orang mampu buat wasiat. Jadi pada waktu itu Amanah Raya kita memang buat kempen macam-macam. Kan? Sekarang ni paling kurang rasanya yang paling murah di Amanah Raya lah. Ni buat wasiat apa ni, RM500 apa. Dia jadi tiga tak kan? Tak tahu, tak mahu, tak mampu. Tak mampu. Jadikanlah mampu lah. Jadi kena buat macam semua orang mampu terbang gitu kan. Semua orang boleh terbang. Gitulah. Saya berjumpa lah, maksudnya orang-orang yang klien-klien yang bila saya bercakap dengan dia tu, Haji dah buat wasiat Haji. Dia kata insya-Allah lah, dia memang ada niat lama dah sebenarnya, ada niat tu nak buat kan. Jadi saya faham dia tu duit ada. Tahu. Nak buat. Tangguh. Dia tak mampu masa lah. Sebab itu sebenarnya, maksudnya dia kata dah niat nak buat tu dah 5 tahun lepas dah. Bila dia punya kawan meninggal kan. Dah melalui tak buat. Saya pun termenung cakap okey. Itu sebenarnya biasa bagi saya. Saya ada orang yang saya jumpa, dia simpan kad saya 5 tahun. Selepas 5 tahun baru dia call saya. Datang office. Buat apa? Adalah nak buat wasiat. Saya pun pergi. 5 tahun. 5 tahun kemudian saya cakap, 5 tahun dulu kita last jumpa. Dia kata, kau tak tukar nombor tak? Inilah. Nombor handphone saya dekat lebih 20 tahun kau. Okey. Habis dia kata, saya pun tanya, ni pasal apa nak buat ni? Kan? Dia kata, aku nak berpoligami. Antara punca lah. Baru datang kesedaran. Baru datang kesedaran lah kan. Kena buat lah benda tu. Okey. Okey Haji, lagi satu benda yang saya nak tanya Haji kan. Sebabnya ni pun saya pun tak pastilah, cuma soalan saya lah sebab saya pun mendengar cerita. Jadi cerita-cerita ni kita pun bila saya fikir ada logiknya juga kan. Maksudnya apabila berlaku kematian seorang lelaki dan apabila ada hak-hak adik-beradik dia yang sepatutnya dapat kan. Jadi bila portion bahagian, kalaulah dia dah bagi portion bahagian mak dia tu besar, akhir sekali mak ni dia macam mana? Anak yang banyak jaga dia pada hari dia tua, biasanya mak ni akan bagi ke anak ni banyak kan. Jadi ni antara punca yang akhir sekali adik-beradik ni akan rasa macam kenapa dia dapat lebih. Tapi kalau satu side kita fikir balik, sebab dia yang jaga mak lebih. Macam mana Haji punya pandangan benda ni? Adakah dia menjadi memang satu isu yang memang banyak berlaku, ataupun dia kes-kes terpencil jadi macam ni? Dia kenapa jadi macam tu? Sebab tu kita kena membezakan doktor. Cerita tentang bagi ni, bagi masa hidup, dia bukan pusaka. Dia hadiah ya. Dia hadiah. Jadi terpulanglah pada mak tu nak bagi. Banyak mana? Kan? Dia nak bagi siapa pun boleh. Suka hati dia lah. Kalau itu memang hak dia kan. Hak dia. Jadi semalam kebetulan saya jumpa satu klien perempuan umur 86 tahun. Allah, 86 tahun. Masya-Allah. Dia kata dia rumah dia tu dia nak bagi pada anak perempuan dia saja. Dia ada duit ASB, saya tengok dekat apa ni lah, lebih daripada 10 juta lah. Tengok apa ni. Dia pun dia kata dia nak bagi pada anak perempuan dan anak lelaki dia sama rata. Saya kata,
ini satu cadangan yang bagus, tepat. Saya kata, saya aturkanlah, saya buatkanlah. Oh, dia nak bagi sama banyak. Dia nak bagi, tapi rumah dia nak bagi pada anak perempuan. Anak perempuan saja. Sebab anak lelaki dah ada 2 rumah. Okey. Saya kata ini tak ada masa anti masih hidup, anti boleh buat apa anti suka. Saya pun bisik dia. Cuba kalau anti nak bagi Rafi pun boleh juga. Saya kata, waktu hidup. Waktu hidup bagi, tak ada masalah. Tapi kalau kita cerita pusaka, pusaka ni dia selalu menjadi beban orang yang dapat pusaka. Kan, dapat pusaka daripada ayah. Anak-anak ada. Bagi anak-anak sebenarnya dah ada dalam faraid tu. Jadi mak dapat bahagian mak. Mak nak gunakan daripada suaminya, katalah ambil 1 juta, balu akan dapat 1/8. 12.5%. 12.5, 125,000. Bakinya 875 tu pada anak-anak lah, macam mana bagi. Jadi pergi pada mak. Yang 125. Mak nak bagi siapa pun boleh. Terpulang pada dia, hak dia dah kan. Hak dia. Anak-anak pula kalau nak bagi keseluruhan 1 juta, 875 hak mereka tu nak bagi pada mak. Mereka takharus, mak dapat 1 juta. Tak ada masalah kan? Semua pergi pada mak. Harta pusaka suami meninggal si balu dapat. Anak-anak semua dah kaya raya. Sama juga terpulanglah pada mak tu nak bagi pada siapa. Itu kadang-kadang silap. Dia kata bila dapat kat mak, nanti mak bagi ikut suka apa semua ni berdosa pula kata. Itu kita nak betulkannya. Kalau dah bagi pada mak, duit dia. Tapi kalau dia menguruskan harta pusaka, itu tak boleh lah. Tak boleh. Faham. Kalau dia jadi wasi kepada harta pusaka tu, dia kena ikut hak-hak bahagian-bahagian yang tertentu lah kan. Ya, betul. Ada ke contoh-contoh Haji, cerita-cerita yang berlaku macam tu? Memang ada ke? Pengalaman Haji lah nama. Apa yang berlaku? Saya ada satu kes benar lah, lebih kurang macam ni. Cerita lama lah ni. Cerita lama lah. Satu orang orang perempuan meninggal dunia. Dia tak kahwin. Jadi bapaknya tak ada. Bapak tak ada. Dia ada adik-beradik lelaki dan perempuan. So adik-beradik 4 lelaki, 4 perempuan, mak. Oh, ramai adik-beradik dia. Jadi 8 orang adik-beradik, mak. Jadi kena bagilah mak 1/6. Pasal dia tak kahwin. Dia kan, tak kahwin. kena kira juga 1/3, 2/3 pada adik-beradik. Baik. Lebih kurang macam itulah. Kita ambil mudah, nak mudah kan. Jadi sebenarnya kes ni, arwah ni sebelum meninggal dunia, saya dah dipanggil lah untuk tolong dia. Dia nak buat dengan Haji perancangan ada tu. Ada wasiat ke apa ke kan. Jadi saya kata mungkin baik untuk dia buat power attorney. Masa tu dia sakit lah, dengar dia sakit. Dia tak kahwin. Jadi adik dia yang nombor 2, jadi ni Along, Angah akan jadi power attorney dia. Tujuan untuk keluarkan duit lah. Pergi dekat ASB duit banyak, pergi kat bank ke apa ke, sebagai power attorney. Angah boleh keluarkan. Saya dah prepare lah. Power attorney tu saya nak kena pergi dapatkan tanda tangan Along. Macam nak pergi weekend, hari Sabtu, hari Khamis meninggal dunia dia. Saya dapat instruction tu katalah dah set dah set dah tu. Nak pergi nak sign tu, tapi meninggal dunia dia awal, terlebih dahulu daripada nak sign tu. Saya prepare katalah hari Selasa nak pergi, hari Sabtu kan saya kata kan, hari Khamis dia meninggal dunia. Jadi tak boleh lah nak sign kan, power attorney tu. Jadi Angah pun kata macam mana nak buat ni. Saya kata buat pusaka dia lah. Pusaka dia macam mana? Awak lah dia nak jadi ni, dia dah percaya kat awak kan, nak jadi dia punya pentadbir. Pasal dia tak ada wasiat kan. Kumpulkan adik-beradik. Saya datang juga pada hari Sabtu tu. Bincang, tanya adik-beradik semua setuju tak Angah jadi jadi pentadbir. Pasal Angah ni pun dia pun sama dengan macam Along juga, tapi Angah ni kahwin lewat. Jadi dia lapang, tak ada anak apa semua kan. Dah lanjut usia pun ada jodoh dia. Dia punya suami pun tak kisah. Jadi dia aktif juga, businesswoman. Adik-beradik semua setuju. Bahagian adik-beradik dapat, tapi akan masuk akaun Angah terlebih dahulu. Sebab dia pentadbir harta. Dia akan betul. Jadi saya buatkan.
Semua setuju, saya buatkan dokumen apa semua. Alhamdulillah, tak lama dapat LA, surat kuasa mentadbir. Letter of Administration. Ya, okay, surat LA. Kuasa mentadbir. Iaitu Angah jadi pentadbir, waris-warisnya ibu dan adik-beradik, termasuk Angah jugalah. Di pertemuan yang sebelum ambil surat kuasa ni, saya dah bagi tahu. Duit akan masuk dalam akaun Angah. Banyak duitnya. Sebuah rumah, apartmen, boleh tahan lah apartmen tu harga dalam 7-80 ribu. Duit banyak. Pasal Along ni suka menyimpan, dia bela adik-adik. Dia kerja daripada muda, simpan duit, jaga adik-adik. Saving account dia lah banyak? Banyak. Okay. Jadi, saya dah beritahu, masuk akaun Angah dahulu. Lepas tu nanti macam mana Angah nak bagi? Pertama, ikut faraid. Ikut faraid lah. Bahawa adik-beradik dapat, mak makan dapat. Yang kedua, bagi sama rata. Kalau suka, semua setuju, muafakat, bagi sama rata. Atau bagilah pada mak. Saya kata bagi pada mak, nanti mak lah dapat semua, lepas tu mak apa ni lah, ikut dia lah kan, ikut dia nak bagi kan. Tapi ni kena semua setuju jugalah kan. Saya kata ini persetujuan adik-beradik lah. Kalau tak ada persetujuan tu patah balik pada faraid. Hukum faraidnya awak semua dapat lah laki 2 bahagian. Baik. Ini kenangan lah dalam apa ni. Ini antara kes yang saya buat, maksudnya beramai adik-beradik kan. Saya ni buat kes yang tak ada bermasalah lah, senang saya kata kan. Lepas tu Angah ni dah dapat LA, dia telefon saya daripada tempat ni nak pergi ke bank. Dia telefon saya, Haji, ini ibu pejabat bank sekian-sekian. Cakap, saya dah sampai sini, macam mana nak buat? Dia buat. Pasal saya satu-satu dia tanya je. Saya tak uruskan pembahagian macam mana nak claim. Pasal saya berpendapat, dia pun setuju dengan saya, buat sendiri lagi senang. Biar dia buat sendiri, kata dia. Kos lebih rendah lah. Kos dia apa ni kan. Dia buat lah, dia sendiri pergi. Kira tolong dia je. Dia pun pergi bank. Dah susah je. Dia kata begini. Alhamdulillah. Kata, lepas tu pergi PNB. Nak keluarkan duit ASB kat situ. Saya kata Alhamdulillah jumpa orang ni buat semua, saya tolonglah dari jauh. Pasal tugas saya untuk dapat LA saja. Tak lama, dalam 2-3 bulan, salah seorang waris telefon saya. Adik lelaki dia kata nak jumpa saya. Saya cakap apa hal? Nak cerita pasal pusaka Along, kata dia. Saya kata datanglah, tak ada masalah. Dia datang office saya, tengok 5 orang adik-beradik datang. 5 orang adik-beradik, kecuali Angah. Angah tak datang, yang lain datang. Yang lain datang. Ada isu lah ni. Ada isu. Jadi memang betul lah besar isunya. Dia orang kata Angah tak jalankan tanggungjawab sebagai pentadbir. Macam mana pula? Angah tak agihkan ikut faraid. Saya kata, ni kena ikut faraid ke? Haji cakap ikut faraid. Saya kata, kalau ikut faraid, Angah kena bagilah. Ni ikut faraid ke tidak? Ikut faraid lah, seorang kata. Dia berlima kan. 5 orang nyak saya sorang-sorang. Kan? Jadi, dia nak buktikan, dia pun pasang tape recorder yang dia apa ni. Pasang. Maksudnya dia rekodkan masa Haji bagi mesyuarat, masa bagi penerangan tu dia rekodkan. Saya sebut bagi ikut faraid kan, saya sebut kan. Bagi sama rata kan. Sama rata. Sama rata tak dapat, faraid pun tidak, dia kata. Saya dengar macam tu. Wah, tak boleh macam ni. Saya kata kan, betul ke Angah buat macam ni? Cuba kau mainkan balik rekod. Saya rasanya saya bagi 3 option. Ada option ketiga? Option 3. Kan option ketiga kata bagi pada mak. Bagi pada mak, betul. Kan, saya kata tadi. Jadi betul dia tu. Saya tak sebut. So sekarang saya nak tanya, dia bagi pada mak ke? Semua bagi pada mak. Alhamdulillah bagi pada mak. Kau semua setuju kan? Dah. Angah telah menjalankan tanggungjawab dia. Angah dia tidak faham. Dia tidak faham. Apa ni? Dia waris-waris semua setuju, dia bagi pada mak, dia bagi pada mak. Kebetulan yang 5 orang ni duduk Kuala Lumpur, Ceras, Apang, mana ke, tak duduk kat kampung. Kampungnya jauh 2.5 jam daripada Kuala Lumpur. Ada adik yang duduk di Kuala Lumpur, duduk di kampung tu, baru bersalin kan, duduk situ, nak menetap di situ. Jadi mak banyak belanjakan untuk adik tu. Cucu kan, apa semua mak belanjakan lah. Ada satu abang rajin datang, pasal dia duduk dalam setengah jam perjalanan kan kat kampung. Dia jumpa mak ulur.
Yang jauh Kuala Lumpur ni tak merasa lah. Lepas tu saya tanya, kau tak minta lah? Dia, Angah lah patutnya pun. Tak ada, saya cakap. Angah dah jalankan tugas. Faham maksudnya. Sewaktu peringkat permulaan dia orang setuju dah Angah bagi pada mak. Cuma perasaan tu timbul bila tengok mak bagi dekat yang lain. Ni okey. Sepatutnya tu hak mak dah lah kan. Dah bagi kat mak kan. Dah setuju. Faham. Jadi saya kata, awak ni sebenarnya 5 orang awak ni, saya sekolahkan ni balik. Okay. Saya kata awak ni marah kat Angah ke awak marah kat mak ni? Baru dia sedar Oh betul juga. Kalau macam ini awak sebenarnya marah kat mak, awak apa ni kenakan Angah. Angah dah buat dengan bagus apa semua, dia tak ada ambil sesen pun. Duit dia yang saya tahulah duit dia sendiri dia keluarkan. Ni advance sebab urusan. Dia cuma ambil fee saya saja kan, keluarkan daripada duit tu bayar fee saya. Masa dia lagi semua kan. Masa dia tak kira. Kau orang sebenarnya marah kat mak sebab mak lebihkan adik kau kat kampung. Apa salah kalau kau rajin balik? Saya kata. Minggu-minggu baliklah. Kemudian tunduk. Saya cakap macam ni lah kan, saya tak ada masa nak layan benda-benda macam ni. Kan, jangan tunjuk garang kat sini. Saya kata kau rekod tu kau main tak habis. Dia orang sama dia pun dia sembunyikan fakta kan. Kan agaknya yang dia orang mainkan rekod ni Haji Rafi cakap 2 option, yang ketiga dia tak mainkan, itu yang lain tu mungkin jadi marah kat saya. Itu pengalaman. Dan kisah ni sebenarnya sedih. Sungguh sedih. Right? Tak lama lepas tu rasa saya Angah jatuh sakit. Susah nak selesaikan tentang rumah, saya kata yang apartmen tu kan. Belum nak jual lagi. Yang duit dah settle. Duit settle. Rumah belum settle. Rumah belum settle. Okey. Angah sakit, kena stroke. Saya pergi ziarah dia. Saya kata doa lah, berubat lah apa semua. Dia penuh semangat nak aturkan supaya boleh selesaikan hal rumah tu. Kemudian menjelang beberapa bulan kemudian meninggal dunia pula Angah. Allah, tak sempat settle. Tak sempat settle. Saya nak buatkan harta pusaka Angah pula. Kan kalau ada ni, mak dia pula meninggal dunia pula. Allah, satu lapis, dua lapis dah. Dah macam-macam. 3 lapis lah. Allah. Tapi dua-dua kes mak dan Angah tu tak dapat kita nak, saya tak dapat nak teruskan sebab waris-waris mungkin tak bagi kerjasama. Tapi biarlah macam tu. Maksudnya daripada abang tak sempat habis. Along tak sempat habis. Angah urus tak habis, Angah meninggal. Lepas tu mak dia pula. Allah Akbar. Jadi ini kadang-kadang kita rasa macam ini cerita terpencil. Sebenarnya kat luar sana macam-macam kes. Kan, macam-macam kes harta pusaka ni. Jadi kita, sebab tu saya ni bukan nak ceritakan sangat tentang hal-hal tentang kematian apa jadi. Saya nak cerita kepada orang yang hidup apa perancangan kita untuk mengelakkan daripada berlaku. Itu tentang kasih sayang kan. Saya tak tahu dah cerita ke tentang satu orang suami meninggal dunia, banyak duitnya. Lebih 2 juta. Duit cash, rumah dan sebagainya. Jadi family ni panggil lah saya untuk aturkan buat hal nak dapatkan surat kuasa. Jadi saya tanya balunya, makcik, macam mana cadangannya tentang harta pusaka yang arwah suami tinggalkan? Anak-anak bahagian ni, makcik bahagian ni. Dia kata anak-anak semua setuju, semua duit-duit ni nanti dekat bank. Banyak duit tau, 800,000 cash di PNB, 700,000 ditabung haji. 1 juta lebih. 1.5 dah kan. Yang lain-lain lagi, rumah 3 butik. Anak-anak semua setuju lah, semua nak bagi pada mak je. Bagusnya, saya kata anak-anak. Saya ucap tahniah lah pada anak-anak dia ni. 3 lelaki, 3 perempuan. Masya Allah. Masya Allah, seorang tu bagus semua, tunduk je. Bagi pada mak, okey. Lepas tu saya tanya makcik ni, makcik, bila dah dapat duit tu nanti dah keluarkan, makcik nak buat apa? Saya simpan lah, kata dia. Saya kata, saya pun terkedua. Kalau nak simpan, tak payah keluarkan lah. Itu juga kan. Kan lah. Biar je lah dalam tu nak simpan. Banyak lagi dapat dividen, saya kata kan. Pasal pun nak keluarkan. Saya nak simpan lah, kata dia. Ini.
Anak-anak dah bagi. Dia kata dia nak simpan. Saya kata macam ni lah kan. Kalau nak simpan, saya tak payahlah buat kerja ni kan. Ya. Biar je lah tersimpan kat situ. Yelah betul, dah nak simpan kan. Anak-anak dia pun tahulah saya apa ni sebenarnya seloroknya. Ya. Yalah, tak nanti mak aturkanlah. Jadi sebenarnya makcik kena tahulah apa hak daripada harta pusaka tu. Okay. Makcik tahu tak nak kena bayar hutang? Dia tak tahu nak kena bayar hutang arwah. Saya tanya, arwah ni apa ni puasa ke tidak? Saya kena cakap yang apa yang saya kena tanya makcik. Kalau tahu, makcik je yang tahu. Anak-anak mungkin tak tahu. Kalau dia ada mungkin culas puasa ke apa semua, nak kena ganti bayar fidyah. Ya betul. Zakat dia tak bayar. Saya tak tahu. Makcik tahu. Dia ada bayar zakat ke tidak? Makcik yang apa hidup bersama dengan dia kan? Hutang dengan Allah kan? Hutang dengan Allah. Ya. Dia dah naik haji belum? Ya. Kan? Duit banyak dia naik haji. Dah dia naik haji. Okay. Kan? Tak apalah. Saya kata kalau naik haji, alhamdulillah. Mungkin dia nak naikkan umrah untuk anak-anak dia. Duit banyak ni, saya kata. Ya. Lepas tu mungkin nak buat apa ni sedekah jariah untuk dia, boleh. Kan? Belikanlah apa ni perigi ke kat mana-mana kan. Yeah. Buat perigi ke. Yeah. Ini hak pada harta pusaka tu banyak orang tak tahu. Simpan pula tuntutan tu kan. Jadi kena belanjakan untuk arwah ni apa. Kan? Mungkin boleh hantar tiap-tiap apa ni minggu orang buka puasa Senin Khamis kat surau ke kat masjid. Saya kata gitu. Yeah. Kan? Kau nak bagi anak yatim ke, mana yang baik untuk arwah lah. Saya kata dia termenung. Dia tak sangka. Makcik faham tak saya cakap ni? Kena buat kebajikan untuk suami ya. Makcik saya kata. Bawa apa ni semua pergi umrah ke apa semua. Ya kau. Anak-anak dia katakan apa umrah apa salah? Yelah betul. Duit banyak. Sebab dia tak makcik tahu ni lah kan. Dia tak tahu makcik ni dah tua sama. Umur 75. Makcik ni 75 dah. 75. Allah. Apa lagi? Dua-dua dah mereka dah berdua dah pergi haji lah. Suaminya 77, dia 75 dah pergi haji. Tapi saya kata bawa umrah anak-anak, cucu ke apa ke. Buatkan tabung scholarship untuk cucu-cucu kan. Jadi benda-benda macam ni, doktor, kadang-kadang bila dah nampak duit tu gelap lah kan. Mata tak tahu macam mana. Saya terangkan di awal sebelum dapat. Sebelum dapat. Sama ada dia buat atau tidak bukan tanggungjawab saya lah. Dia dah settle dah lah. Pasal saya akan dapatkan LA kan. Kebetulan dia orang semua suruhkan adik yang bongsu sebenarnya pula. Yang anak yang bongsu akan jadi pentadbir. Jadi saya kata ni pun satu isu ni. Sebab macam ni makcik kata tadi semua duit bagi pada makcik. Tapi duit ni akan masuk kepada anak yang bongsu. Rumah kena transfer pada anak yang bongsu. Jadi saya cadangkan rumah pun jual lah, saya kata. Senang kan? Tapi pasal dia asalnya simpan lah. Sebagaimana arwah suaminya banyak menyimpan, tak berbelanja. Jadi saya nasihatkan. Kita ni ada duit yang ada pada kita, rezeki yang ada pada kita ni ada tanggungjawab. Kita tak boleh himpun dan sangka dia akan bawa mati kan. Sebab tujuan menghasilkan harta tu akhirnya kita nak bawa masuk kubur kan. Kalau simpan tak menjadi pahala kan. Tak menjadi pahala. Yang dibelanjakan, yang kita infakkan, baru ada manfaat. Barulah manfaat untuk kita kan. Jadi lilin ke jadi pelita untuk kita kan. Tapi orang tak belanjakan, takut itu akan ditinggalkan. Kita tak boleh himpun sebab harta akan ditinggalkan. Yang harta kita adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Kan dah dijadikan contoh. Kalau tadi cerita tentang duit, Aisyah, Sayyidatina Aisyah, dia kan dapat duit daripada treasury. Dibayar gajilah pada dia selepas ketiadaan Rasulullah. Kan negara Islam kan kan Aisyah kan hidup lama. Selepas Rasulullah meninggal dia kan sendiri kan, pasal dia tak boleh dikahwini kan. Jadi membujang sampai dia mati umurnya 88 tahun ikut sejarahnya lah. Dia panjang lah daripada umur budak kan. Dia dah jadi isteri Rasulullah. Dia tiap-tiap bulan dapat wang. Macam duit gaji lah untuk dia, allowance lah.
Duit dia katalah seuncang emas katalah. Seuncang apa ni, dinar ke atau dirham ke. Ya. Daripada tempat dia ambil tu, katalah daripada pejabat treasury tu, dekat Mekah apa Madinah tu kan, sebelum sampai ke rumah dia bukan makam Rasulullah dah sekarang. Jadi Sayyidatina Aisyah ni bila ditanamkan Rasulullah, tanamkan bapak dia masih lagi tinggal dalam rumah dia. Okey. Tapi bila ditanamkan Umar, dia keluar. Oh, macam tu cerita dia. Ni sejarah Islam. Okey. Sebab itu yang apa ni, dari segi syaraknya, pasal Umar ada dalam rumah tu, tak kan, jadi dia tak boleh duduk situ kan, aurat kan. Kalau bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, suaminya, masih lagi lah boleh. Tapi kalau bila ada Umar, mana boleh dia duduk rumah tu dengan privacy. Faham. Jadi Sayyidatina Aisyah pindah. Saya tak tahulah kat mana rumahnya, tapi dari perjalanan kalau sekarang ni kita boleh bayangkan lah, daripada muzium kesenian tu, dapat duit jalan, sebelum sampai rumah habis duit dia bagi-bagikan. Di perjalanan dah habis lah. Hak dia kan nak buat apa. Rasulullah pun begitu juga kan. Rasulullah tu hasil kekayaan negara Islam Madinah tu, 20% dia punya. Sebab 1/5 kan bahagian Rasulullah. Tapi habis kan. Abu Bakar As-Siddiq habis semua, betul. Umar Al-Khattab habis. Ya, betul. Osman Al-Affan yang terpaksa menghabiskan duit banyak kan. Nak menghabiskan. Jadi hak kita lah masa kita masih hidup ni. Ada tanggungjawab kita. Datang hak dan tanggungjawab kan. Nak bagikan pada siapa? Nak belanjakan untuk apa? Yang ini dari sudut financial planning, kita kena faham tu. Kita ini menguruskan, tapi selepas urus dah dapat benda tu, ini nasihat dia lah kan. Uruskan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kau simpan je kan. Simpan buat apa? Sebab kadang-kadang saya pun wallahualam lah, tapi saya pun ada macam termenung juga fikir kan. Macam bila saya pergi ke tempat-tempat yang surau yang kotor, dengan apa toilet tak ada orang cuci apa semua kan. Rupa-rupanya duit surau banyak. Kan? Duit tapi simpan untuk kan? kegunaan bila kan boleh gunakan duit tu upah orang datang sebulan berapa kali ke, ataupun tiap-tiap hari satu kali, boleh, tak ada masalah. Datang pagi bersihkan, besok pagi datang lagi kan. Jadi sebenarnya ialah ini biasa di dalam masyarakat kita ni kan. AJK tu yang kita AJK kemut duit kan. Itu istilah dia. Istilah dia kemut duit tu, nak tunggu kita banyak collection. Dia sebenarnya bukan banyak collection, dia banyak expenditure kan. Banyak manfaat kan. Banyak manfaat dia apa kita buat kan. Jadi sebenarnya contoh tentang perbelanjaan ni ada jelas, ataupun perintah tentang ngumpulkan harta ni semua ada jelas dalam surah Al-Humazah tu. Kan? Surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kan? Allazi jama'a malau wa addada. Kan kumpul banyak. Kalla, kata jangan sekali-kali. Tapi kita tak baca tu. Kan? Terus mungkin surah apa? At-Takasur kan. At-Takasur pun sama juga kan. Kan kita kena ingat surah At-Takasur 102, surah Wal-An 103. Ni dia punya surahnya lah. Surah 104. Jadi saya selalu 102, 103, 104. 3 surah ni. Susun cantik dah. Cantik dah. Dia Allah Ta'ala apa ni kan, dah susun peringatan pada kita. Al-Takasur. Lepas tu apa ni kan, Al-As tentang masa. Kan? Banyak. Maksudnya pada akhirnya, istilah sebab Haji terlibat dengan financial planning apa ni kan, FM apa semua kan. Maksudnya pada akhir financial planning ni tujuan dia bukan untuk dikumpul-kumpul. Tak. Kita silap kalau kita ikut apa ni, Islam jelas. Islam dah ajar kan. Perancangan keuangan syariah gitu kan. Dalam syariah dah tunjuk dah sebenarnya. Exit plan dia tu pada akhirnya. Exit plan dia untuk misalnya kita ambil contoh lah. Kalau kita ambil financial planning biasa. Tidak ada elemen supaya kita menyimpan di tabung haji, betul? Tapi syariah mesti ada elemen. Matlamat kita nak pergi haji. Kena simpan lah. Betul.
Rukun Islam. Itu orang Islam. Rukun Islam. Orang Islam rukun Islam tu kita tak habis. Masa bila nak apa ni mula menyimpan. Ni satu isu. Saya baru minggu lepas hujung minggu saya ceramah dalam talian kepada pelajar-pelajar universiti. Okey. Dalam talian lah. Okey. Jadi saya kata bila nak simpan ni, nak pergi haji bila nak simpan? Ya. Saya ingat saya 6 orang sahabat masuk tingkatan 6. Ya. Tingkatan 6 dapat beasiswa kecil persekutuan. Okay. Masa tu beasiswa kecil persekutuan. Ya. RM60 sebulan masuk tingkatan 6. Zaman tu lah. Bila cikgu bayar duit cash 3 bulan dapat RM180 dapat duit cash. Bayar 3 bulan sekali. Banyaklah waktu tu. Banyaklah RM180. Tingkatan 6. Ya. Kan, makan cukup, apa semua cukup. Kami berenam kata, apa kita nak buat dengan duit ni? Kan, mak bapak mampu, makan minum ada cukup. Ada cukup, tak ada masalah. Jadi kita dapat duit tu, kita orang jalan kaki lebih kurang sebatu lah. Kan, pergi ke pejabat ataupun pejabat tabung haji. Waktu tingkatan 6? Tingkatan 6, pergi pejabat tabung haji, jalan kaki, balik sekolah, relax balik sekolah. Tabung haji kan buka kan. Kita balik sekolah katalah pukul 1 kan. Kita pergi masuk 6 orang buka akaun tabung haji pada umur 18 tahun. Awal aja dapat kesedaran Sebab tu saya boleh cerita benda ni tentang kesedaran kan. You all kalau tingkatan 6 tu patutnya duit tu macam-macam orang enjoy kan. Betul. Itu betul lah. Tapi main game ke apa kan. Kebetulan pergi tabung haji 6 orang buka akaun tabung haji. Orang tu pun umur 18 kan. Dah tingkatan 6. Budak-budak kan. 18 boleh lah buka budak sekolah. Betul lah. Permulaan lah. Allah. Umur 18 tingkatan 6. Dah ada niat nak pergi haji dah waktu tu. Kebetulan ini nak tunjuk Allah Ta'ala nak takdirkan. Salah seorang sahabat yang yang masuk akaun, buka akaun ni, dia memang financial planning dia bagus lah. Pasal mak bapak dia, adik-beradik dia berkatnya, dia memang financial dia bagus. Kami orang kampung kan. Tapi dia ni mungkin lebih terdedah. Saya ingat lagi kata-kata dia. Habis je SPM, kita dah duduk, kita harap akan berjumpa lagi lah. Tak tahu nanti kau mana pergi kan. Gitu. Tapi dia kata, ni aku nak cadangkan. Kita kena simpan satu hari RM1 tau dia cakap. Lepas ni mungkin kerja part time ke apa kan, kena simpan satu hari RM1. Dan saya pun tanya, nak buat apa geng? Dia kata satu hari RM1. Setahun RM365 lah. Kalau 10 tahun RM3,650. Umur 27 tahun lah masa tu, maksudnya 17 sampai 10 tahun kan. Dah boleh kahwin geng, kata dia. Nampak tak dia punya financial planning dia kan? RM1 je kan? RM1 je. Mula dengan RM1. Ada kita sekarang tak ada. Lepas tu yang ni tabung haji pun sama jugalah. Jadi kebetulan ni Allah Ta'ala punya kuasa lah. Sahabat saya yang hebat ni, dia akhirnya jadi orang kuat dekat Jabatan Pencen. Maksudnya kan, kerana pandai nak nguruskan apa kan. Dia tolong orang urus duit Masya Allah. Dia punya financial apa ni kan, dia punya achievement dia dipanggil kan. Daripada zaman sekolah. Okey. Masya Allah. Alhamdulillah tahun sudah dia pergi haji dah lambat sikit daripada saya lah. Pasal sibuk bekerja agaknya kan. Begitu. Okey, Haji, satu lagi benda yang saya nak Haji bagi sedikit pencerahan, sebab mungkin saya tengok ada orang-orang yang ada kesedaran sebenarnya untuk uruskan harta pusaka ni, terutamanya apabila dia dah ada ilmu tentang pengurusan apa semua, dan bila kematian mak dia contoh ataupun ayah dia kan, dia pun ajak adik-beradik duduk untuk berbincang kan. Tapi ada macam satu, bukan mitos lah, apa istilah saya sebut, ada satu perasaan yang mana orang yang nak menguruskan harta pusaka si mati ni seolah-olah dia nak rebut harta je. Oh kau ni kubur mak merah lagi, nak cakap pasal harta pusaka, nampak macam negatif. Iyalah. Kan sepatutnya, saya pun tak tahulah sepatutnya ke tak sepatutnya, urus awal ke urus lambat kan. Tapi itu yang pada akhirnya, nantilah dulu, awal lagi ni takkan nak, mak pun duduk dalam, takkan kita nak rebut harta dia sekarang kan. Dia macam ada satu perasaan yang tak boleh ni kan. Macam mana aja rasa, adakah dia patut diawalkan atau patut
ditangguhkan. Macam mana benda ni? Dia bergantung pada apa ni, kisah dan fakta, keperluan dan sebagainya. Dia kes tak boleh kita sama ratakan lah. Betul, faham. Tapi kita kena tahu bahawa ada 4 perkara yang mesti kena buat, diuruskan pada jenazah kan. Orang meninggal dunia kena buat apa? Segerakan lah. Kena segerakan. Mandi. Kena mandi. Ya, betul. Mandikan. Mandi. Lepas tu kena kafankan. Itu wajib. Lepas tu kena solatkan. Jangan lupa. Lepas tu kena kebumikan. Ini segera lah. Ini segera. Ya. Segera. Ya. Saya dulu ada banyak kali lah buat apa ni, dipanggil oleh masjid negara, masjid-masjid negeri apa, buat ceramah untuk perkara yang satu lagi yang perlu disegerakan. Selesaikan pusaka dia. Okey. Misalnya hutang dia. Ya. Kan saya cerita tentang arwah mak saya kan, hutang. Ya. Orang tu, adik saya masuk dalam liang, orang tu bawa buku 35 kan. Buku hutang. Siapa nak selesaikan ni? Bagi pemiutang dia akan fikir. Jadi kita kena duduklah mesyuarat. Ya. Kan? Maksudnya ni selesaikan hutang, sebab antara perkara yang patut dicepatkan itu juga. Kalau dalam keadaan biasa orang berhutang masih hidup pun kena cepat bayar hutang. Jadi dia tak boleh culas. Kan? Jadi itu peminjam PTPTN tu dah bekerja, cepat-cepatlah bayar hutang. Misalnya gitu kan. Betul. Itu disuruh kan. Kita segerakan bayar hutang. Kan? Jadi hutang arwah siapa nak selesaikan? Jadi itu kena ada pengurusan. Tak tahu hutang arwah banyak mana? Itu kena bincang. Ada ke tidak? Saya ingat lagi, mak saya ni, arwah mak saya semoga rohnya ditempatkan sisi mana. Dia walaupun saya kata dia tak sekolah, tapi dia punya pengetahuan dia. Saya balik daripada uruskan jenazah bapak saya. Pada waktu itu bapak saya bukan dah suami mereka dah bercerai lama kan. Tapi bila saya balik, mak saya tanya, macam mana semua okey? Bapak kau? Okey, alhamdulillah. Dah semua settle mak, macam ni. Saya pun ceritalah perjalanan dia dengar. Lepas tu cakap, hutang bapak kau siapa nak bayar tadi? Maksudnya dia ambil berat hutang. Walaupun itu nombor satu sekali dia tanya. Bukan suami dia kan. Ya. Dia dah lama kan. Tapi bapak saya, jadi dia, mak saya ni ngajar saya bernasihat. Pandai-pandai kau, siapa nak selesaikan hutang bapak kau ni? Saya terus telefon adik-beradik balik. Maksudnya itu ke barulah tu kan? Baru balik sehari kemudian saya cerita dengan mak terus saya. Dia tanya pasal tu. Maksudnya kan dia punya kesedaran dia. Kesedaran dia kan. Jadi saya pun telefon adik-beradik. Khabar. Bak ni ada banyak hutang ke kena? Pasti saya tahu kan ni keluarga lain kan. Ya. Jadi adik-adik saya tanyalah mak dia. Tanya mak dia, mak tiri saya lah maksudnya kan. Tanya adik-adik saya tanya. Dia tak ada hutang. Bapak saya memang jenis tak berhutang. Alhamdulillah settle. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah settle. Begitulah. Kena kesegerakan benda tu. Segerakan. Mak saya sendiri apabila dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya ingat lagi. Saya tadi saya selesaikan baju lah apa semua cerita kan. Mesin 3-4 hari kemudian Pakistan jual kain apa tu datang rumah. Tanya bapak tiri saya pula. Bapak tiri saya beritahu saya. Ini hutang bila mau bayar? Hutang apa? Hutang kapet. Iyalah bayar bulan-bulan Cushion. Cushion. Jadi bapak tiri saya telefon saya. Ya. Saya kata Ahmad bagi tanya dia macam ni nanti apa ni. Saya kasih duit. Mak ada hutang lagi rupanya. Bayarkan sikit-sikit, bukan banyak pun. Betul. Dia orang kan suka kan bayar sikit, 1 bulan. Yalah. Yang tukang bagi hutang tu pun memang dia suka. Dia memang hutang cara tu dia panjang. bisnes. Bisnes tu buy vitamin ajil nama dia kan. Kan bayar harga tangguh. Bayar harga tu tangguh. Jadi dia dapat lebih sikit margin dia. Betul. Jadi saya pergi selesaikan bayar sekarang ni. Begitu. Jadi kalau tidak masalah kan. Jadi bergantung pada family. Jadi bila dah cerita tentang hutang, kan siapa tadi kan dekat kalau menguruskan jenazah kan tadi salah seorang waris masa solat jenazah kan cakap, tuan-tuan dan puan-puan, ampunkanlah dosa apa ni arwah ni, halalkan makan minumnya, kalau ada hutang mari jumpa saya. Kan? Gitu kan? Ya, betul. Waris kena cakap macam tu. Jadi kena tahulah siapa, apa hutangnya, kepada siapa dia berhutang. Bila nak tahu benda tu, nak kena tahu berapa banyak duit dia ada.
nak bayar hutang tu. Betul lah. Saya sekarang ni tengah buat satu kes. Arwah ni meninggal dunia, bujang 48 tahun, lelaki. Dia tinggalkan 5 orang adik-beradik, ibu dan ayah. Okey. Kalau ikut faraid, adik-beradik dapat tak? Kalau ibu dan ayah dia tak ada? Ibu dan ayah ada. Ibu dan ayah ada. Ada. Okey. Adik-beradik. Anak lelaki tak ada. Oh, tak Ada. berkahwin. Dia tak kahwin. Tak kahwin dapat lah adik-beradik. Tak. Ayahnya kan apa ni jadi Oh, ayah ada. Okey. asabah kan. Dia blok. Dia blok yang lain kan. Ya. Jadi dia tentu. Jadi Jadi saya kena terangkan kepada adik-beradik kan. Si mati kan. kau tak salah faham lah. Takut dia engkau ada, engkau tak ada. Pasal ayah menghabiskan, jadi si bujang tak ada anak. Kan? Tak ada isteri. Ibu 1/6. Bakinya 5/6. Dia 1/6, 1/6. Ayahnya tu asabah dapat baki. Semua habiskan. Dia biarlah. Betul. Ya. Jadi sekarang nak uruskan. Siapa nak uruskan? Ayahnya jauh. Dia kata okey, salah seorang adik sanggup buat. Okey, adik ni akan jadi pentadbir. Tapi adik tak dapat tau. Okay. Cuma duit tu nanti semua pergi pada adik, nanti adik bagi pada mak lah. Mak dan ayah nak bagi pada korang tu hal lain lah. Dia tak campur, saya kata. Apa hartanya? Saya kena senaraikan hartanya. Dia pun bagilah. Rumah ada 2, tanah ada 1, kereta ada 2, motosikal 1. Ini senarai harta, betul tak? Duit dalam bank, dalam USB kan, itu harta. Kita boleh senaraikan, pasal ada, alhamdulillah. Hutang? Hutang. Kredit kad. Apa nombor tak tahu. Duit 2 rumah, yang kata 2 rumah tu beli, masih lagi dalam hutang. Okey. Apa nombor akaun ni? Kan? Kat mana banknya? Kena cari balik. Kan nak kena selesai kan? List aset, list hutang. Ya. Barulah kita tahu kawan ni berapa dia punya ni. Kalau hutangnya lebih banyak, lagilah teruk kan? Negatif lah kan? Negatif kan? Itu maksudnya dia tidak apa ni. Jadi dia tak jaga betul lah tu kan. Jadi yang ini adiknya kata, saya tak tahu je. Walaupun saya duduk dengan dia kan, dia buat hal dia. Tapi mak bapak dia cukup-cukup apa ni, apa orang kata sabar. Dia kata anak saya ni memang dia nak bantu mak ayah je. Umur 48 tahun tak kahwin sebab nak bantu mak ayah. Oh, masya-Allah. Kan. Jadi saya kata tak apalah, saya tolonglah cepatkan begini. Jadi ini kan bila nak buat. Jadi yang dalam kes ni dalam masa sebulan lah. Jadi kalau nanti saya buatkan permohonan, insya-Allah Ahad ni kalau apa ni saya pergi jumpa mak bapak ni untuk dapatkan tanda tangan pada dokumen ni depan Suruhjaya Sumpah, boleh masuk ke mahkamah. Jadi dalam masa sebulan lagi, dalam masa 2 bulan dapat surat kuasa, baru boleh pergi ke bank. Pasal ada satu bank tu dia dapat tahu, dia pergi ke bank tu tak nak cakap. Sebab kerahsiaan kan. Betul juga. Data. Selagi dia tak ada hak untuk keluarkan. Jadi baru bila dah dapat surat kuasa baru pergi tunjuk bank berapa hutangnya tak Jadi tahu. surat kuasa berapa bulan je biasanya? Paling dalam cepat. masa 2 bulan lah. 2 bulan paling cepat lah. Average? Ada saya buatkan kes saya kata sampai 10 bulan pun ada. Ada yang buat tak jadi-jadi pun ada. Sebab bala. Okey. Bala. Adik-beradik siapa patut jadi pentadbir, itu pun isu. So masa tu relatif lah, tak tentulah ikut keadaan. Jadi masa ni bergantung pada keluarga. Okey. Dalam kes saya, arwah mak, arwah ayah meninggal dunia kan, harta pusaka mak ayah kita. Itu tadi saya kata saya selesaikan hutang mak kan. Bayar tu hutang mak. Habis lah. Harta-harta bagi-bagi. Kain baju bagi. Mana mak ada harta banyak? Okey. Senang lah. Senang tak, jadi tak ada cerita adakah ini nak tunggu kubur mak masih merah lagi ke apa ke. Kan saya rasa masa tu kubur mak saya bukan basah lagi pun. Dah settle kami adik-beradik. Kan. Ada orang bertahun-tahun kubur masih merah lagi, jadi tak buat apa-apa. Dia saya kata apa salah, susah-susah sangat pergilah siramkan cat hijau kata. Gitulah maksudnya kan, kalau susah sangat tanam rumput ke apa kan. Dia maksud sepatutnya diuruskan waktu kubur merah lah hutang-hutang arwah ni. Sepatutnya kan disegerakan memang secepat mungkin. Disegerakan. Kalau kita tak buat macam tu tak selesai lah. Tak selesai. Saya ada kes yang saya kata dah lebih 50 tahun, dekat 60 tahun tak selesai lagi kan. Allah.
Masa bapaknya meninggal dunia, anak yang bongsu umur 7 tahun. Anak yang bongsu 7 tahun. Sekarang anak yang bongsu ni dah 63 tahun. Tak selesai lagi. 63 dah. Berapa lama tu kan? 50, 60 tahun. 56 tahun. Allah. Tak selesai. Dia menggaduh adik-beradik. Nanti meninggal pula kan. Nanti dia pula meninggal, dah berlapis-lapis. Sebab itu kita ambil iktibar, doktor. Macam saya katalah, saya tak nak ungkit-ungkit macam masalah ni. Kita dah tahulah benda ni akan terjadi. Kita diberi petunjuk yang jelas. Kita diberi petunjuk yang jelas. Saya bagi contoh-contoh tadi. Apa ni, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Aisyah, Osman Affan. Ni semua kaya. Kan? Kaya. Macam mana habis? Kalau kita ambil kisah Sayyidatina Khadijah kan. Dia pun wanita kaya kan. Betul. Kaya. Mati milioner. Kalau kira orang boleh kira sebenarnya perkiraannya. Apa dia buat dengan hartanya? Untuk perjuangan Islam. Kisah sedih kan yang diceritakan, saya dengar lah kan, belum verified lagi. Di saat nak kematian dia pun dia cakap, kalau ada apa lagi yang boleh kusumbangkan untuk Islam, kalau kulit dan tulang kan boleh dijadikan sebagai barang untuk dapatkan harta dan dapatkan wang untuk perjuangan Islam, dia sanggup. Masya-Allah. Kan itu. Itu kisah yang menyayat hati kan. Begitu perjuangan Khadijah. Wanita pertama. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu kan, wanita pertama masuk Islam kan. Isteri kesayangan Rasulullah. Kan? Kita kena ambil iktibar macam tu kan. Ini bila kita cerita Khadijah, teringat kain tudung telekung Khadijah. Beza kan? Kan? Betul. Kalau kita ambil iktibar daripada Khadijah yang itu, masya-Allah. Maksudnya banyak isu-isu harta pusaka yang lambat nak diselesaikan ni adalah masalah kerjasama waris tu je. Dia waris tu kan. Sebab tu bila saya dengar ustaz sebut orang yang macam mana ayat dia, saya pun nak sebut balik tu kadang-kadang salah pula kan. Maksudnya orang yang memudahkan urusan orang lain ni, pahala dia ni sangat besar kan. Maksudnya hati dia ni sangat ringan. Macam mana asalkan boleh je kan. Sebab dalam keluarga kita ni kadang-kadang ada orang yang nak ambil inisiatif ni kan. Tapi bila yang lain ni tak bersetuju ni, kalau aku tak dapat, dia jangan dapat tu dia. Lain sekali tangguh. Dia kena permudahkan. Kan. Mana boleh jalan-jalan dulu, lepaskan hak ke apa macam-macam. Isteri saya cerita, kadang-kadang kita reflect dalam kehidupan, mungkin muhasabah diri kan. Tentang pusaka ni. Dia cerita, ni isteri saya lah, arwah bapa mentua saya tu. Semoga rohnya ditempatkan sisi yang berman. Dia banyak juga hartanya. Dia bekas guru besar gitu kan. Kuala Lumpur kan. Harta adalah gitu gini. Kebetulan bapa mentua saya ni, dia saya ni peguam dia, tapi family saya tak tahu. Isteri saya pun tak tahu bahawa bapa mentua saya itu adalah anak guam saya. Macam tu. Tak tahu. Pasal peguam kan kena buat kerahsiaan kan. Simpan confidentiality, betul? PNC dia. Jadi dia buat tanah dia apa semua gitu gini semua. Saya simpan lah. Saya tahu kan, bapa mentua saya. Betul-betul Haji jaga. Saya jagalah. Jadi bapa mentua saya ni, dia di hujung hayatnya dia nyanyuk. Tapi dia ingat saya dah preparekan, dia dah sign borang-borang, dia transfer semua harta-harta dia kepada saya. Tapi saya tak pernah effect kan lah. Faham. Saya tak transfer pada dia, sign dia, saya bagi dia saya. Pasal dia tak pernah ingat dah punya. Jadi dia sign. Tapi bila dia cakap dengan adik-beradik, ipar duai saya, dia kata isteri saya kaya lah. Jangan, pasal dia dah bagi harta pada anak dia, isteri saya lah. Padahal borang tu bagi kat saya. Jadi orang nyanyuk kan. Padahal dia dah buat perancangan lah yang sempurna pada dia lah. Tapi towards the end, kan orang tua kan kena duduk rumah anak orang ni. Dia lama duduk dengan saya, tapi kena bagi-bagi kan lah. Saya kata be fair, you nak dapat pahala. Jadi dia meninggal dunia di rumah yang sulung.
Kakak ipar saya yang sulung. Masya-Allah. Jadi kami datang daripada rumah sampai arwah ayah dia memang tak ada lah. Tapi biasanya dia dengan saya memang bercakap saya ni menantu misali lah. Layankan bapa. Selagi waktu saya nak mengorat isteri saya pun, saya dah amalkan satu ilmu, petua orang tua-tua. Petua orang tua-tua. Kalau nak petik bunga ros, pegang tangkainya, betul. Kalau nak tangkap ular, pegang kepalanya, betul. Kepalanya, Jadi saya nak ngorat isteri saya, pegang bapaknya. Saya baik dengan bapak. Dia berkebun, saya tolong. Dia buat apa, saya tolong kan. Jadi tak ada masalah. Betul orang tua macam tu. Betul lah kan. Betul, nak mengorat pun ada. Ini kalau ada yang kena buat baik dengan mak bapak. Kan gitulah. Jadi isteri saya bila sampai tu, dia terlalu sedih lah agaknya. Tapi kami uruskan jenazah apa semua tu. Habis uruskan jenazah, balik ke rumah dah petang sikit lah. Jadi mungkin isteri saya rasa letih. Dia letih, dia baring, dia tidur. Dia ulang baru ni, dia ulang balik lah. Dan cerita-cerita bila macam dia kata pada anak-anak, pada kawan-kawan, dia kata masa dia tidur kat rumah tu, dia rasa bapak dia tidur sebelah dia. Masya-Allah. Dan panas badan. Padahal kita dah settle kan tadi kan. Badan panas lagi, tidur sebelah dia. Dia rasa dia macam terbayang macam tu lah. Macam tak tahulah dia mimpi ke apa kan. Dia rasa lah, kata dia cerita balik. Dia tanya bapak dia, macam mana? Apa hal? Dia cakap orang putih. Dia memang communicate dalam bahasa Inggeris. Dia kata orang besar kan, dia kata, how is it there? How are you? Kan? Bapak dia kata, you think it's easy? Bapak dia cakap macam tu, you think it's easy? Kan ini je. You think it's easy? Gitu deh. Bapak dia cakap, and it's difficult, tough. What is it? Tapi kamu tu tak terang lah. Dia kata, please, kata bapak dia, settle all my asset. Dia bangun tengok bapak tak ada. Jadi isteri saya, dia berpengalaman menguruskan harta arwah bapak dia, bapak mentua saya, dengan seberapa segera yang boleh lah. Of course saya lah jadi pembantunya kan. Saya kena tolong lah, bawa pergi pejabat tanah, dah apa semua aturkan kan. Mak mentua saya pula, mak mentua saya waktu hidup lagi, dia dengar saya syarah apa semua gini, dia masuklah dalam fikiran dia. Dulu kan saya cerita saya selalu masuk TV, tiap-tiap Jumaat masuk TV, jadi dia tengok kan, dia faham apa saya cakap. Kat rumah pun kadang-kadang orang tanya begini, dia faham. Satu hari, satu kenduri saya buat kat rumah, makan-makan, tiba-tiba dia datang bawa kotak plastik Toyogo tu, Toyogo yang besar tu, yang boleh tarik barang-barang macam storage box tu. Yang plastik tu. Banyak jual dekat hardware apa semua besar. Yang plastik transparent, boleh nampak dalam. Dia bawa turun. Ada 6 kotak macam tu besar-besar. Dalam tu semua dia punya pinggan mangkuk. Dia simpan pasal arwah mak mentua saya ni cikgu juga. Dia cikgu juga. Jadi dulu-dulu kan orang suka pinggan mangkuk. Collection dia. Collection ni kan macam-macam lah. Royal Dalton lah, apalah kan semua tu kan. Jadi bawa kan 6 kotak. Saya kata, bu nak buat apa ni? Nak bagi-bagilah, kata dia. Bagi siap-siap. Bagi siap-siap. Masya-Allah. Habis kenduri apa semua, orang semua dah balik apa semua. Dia panggil anak-anak ibu macam ni. Jadi kebetulan semua anak-anak dia 6 orang datang. Semua datang. Dia kata ni ibu punya pinggan mangkuk, ibu dah tak guna dah, daripada jadi perhiasan je kat rumah. Kan orang dulu bukan nak perhiasan kan. Iyalah, betul. Kan display kan. Jadi habuk ya. Jadi habuk ni ibu dah asingkan, nak bagi-bagi. Masya-Allah. Nak bagi macam mana bu? Jadi dia orang tahu kan saya punya kerja cerita-cerita tentang macam ni. Saya, ibu nak bagi macam mana? Undi lah, kata dia. Jadi macam mana nak undi bu? 6 orang tulis lah. Ni kotak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak tu tulis nombor. Lepas tu ambil kertas tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gulung. Masuk dah. Cabut lah anak-anak dia. Macam tu. Jangan ambil. Isteri saya
dapat nombor 6 walaupun dia anak nombor 4. Katalah kan dia anak nombor 4, dia nombor 6. Dia tengok nombor 6. Tengok. Yang lain tu tengoklah bang. Okey semua puas hati, ambil lah. Ikut nombor. Tu depan mak dia, depan ibu mentua saya tu dia ambil lah bagi masing-masing. Sebab ada kesedaran kan. Ada kesedaran. Masya-Allah. Lepas tu cerita balik. Tak bergerak lagi kotak-kotak ni daripada rumah saya ni. Ibu nak balik ke apa ke? Dah settle. Lepas tu dia orang dah pakat sama dia. Exchange. Siapa nak apa, orang punya kat rumah yang ini kan. Jadi kena sesuai lah kan. Orang nak yang ni. Nak matching. Macam dia tukar lah. Itu istimewa mak mertua saya. Masya-Allah. Jadi pada waktu kematian ibu mertua saya ni, dia tak ada harta. Masya-Allah. Tak ada harta. Tak payah nak susah tentang bagi harta, pasal dia dah bagi masa hidup lagi. Ini yang saya terangkan. Sebenarnya boleh dibuat. Mimpi aja punya isteri tu kan, masya-Allah. Itu kan dia dapat macam tu kan. You think it's easy you think it's easy. Pasal dia cakap orang putih, saya tahu orang putih orang tu aku. Sebab saya selalu mendapat pesanan. Dia sebut apa, dia kata pesan pada anak-anak esok-esok kalau ayah mati, tanam dekat mana tempat mati. Maksudnya kalau contoh mati, tak kisahlah dekat negeri mana ke, tanam kat situ. Ataupun kalau kat luar negara ni, tanam kat situ. Ya betul lah. Maksudnya kita nak supaya kita ni di bumi awal kan. Sama maksudnya harta macam mana? Tak, maksudnya kalau dah benda tu kita tidak berpesan ataupun tidak rancang awal, bila kita dah mati tu, kita duduk dalam tu, ke mana? Kau buat apa ni? Korang buat apa? Saya tak bayang. Tapi ada jugalah kita mati kat sekian tempat, kita dikebumikan di tempat lain. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, saya pun baru belajar hadis ni. Daripada kitab yang ustaz ajar kat masjid. Dia kata Rasulullah ada hadis yang mengatakan orang itu akan dikebumikan di tempat di tanah di mana rohnya disalutkan ketika dia dalam kandungan. Kita tak tahu benda ni. Kita baca kandungan tu kan bermula dengan apa? Doktor. Mudarah. Nutfah. Ya. Kan apa semua tu kan? Nutfah, mudarah, alaqah. Jadi waktu bila ditiupkan roh, alaqah kan? Ya, bulan keempat tu saya tak ingat dah. Masa yang mana ditiupkan tu, menurut hadis tu, malaikat akan datang tiupkan roh dengan menyalutkan ni secara menyalutkan satu bungkusan tanah dari yang malaikat tu bawa. Jadi kalau orang tu mati kat Madinah, maksudnya pada akhirnya kat mana dia ke bumi tu. Maksudnya masa datang tu dah disalutkan. Dia hidup kita tak tahulah. Kita tak tahu. Nak menunjukkan kepada kita sebenarnya kan, ni semua Allah Ta'ala susun kehidupan kita daripada dia jadikan kita dah tentu. Jadi apa yang kita sebenarnya, tapi kita boleh mengubahlah, kita boleh doa kata ustaz. Kita sampai buat umrah, buat haji kan, kita minta doa kan, bagilah kemudahan, bagilah apa ni kan. Jikalau benar aku kat sini daripada bumi yang suci ini, matikanlah aku di sini, kebumikan aku di sini. Tapi ustaz kata bila dah naik kapal terbang nak balik, janganlah melalak-lalak. Tak juga tanam je, maksudnya bukan kat situ tempat kita mohon kan. Allah Ta'ala tu maha menyempurnakan apa kita hendak kan. Dia yang makbulkan doa kita. Doa kau minta aku bagi kita. Tapi ada juga yang dia tak bagi kan, sebab ditangguhkan ataupun bukan itu yang terbaik, ketetapannya yang terbaik. Jadi semua benda ni, sebab kita kalau bercerita tentang financial planning ni, kan, kalau kita orang Islam, saya tulis tu, apakah perancangan keuangan atau perancangan pewarisan, perancangan persaraan. Kita tahulah dia adalah satu proses untuk mewujudkan satu gini kan. Bagi orang Islam, berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum Islam. Kena macam tu. Itu beza definisi dia untuk orang Islam. Definisi dia, sebab tu kita ada financial planning dengan syariah financial planning. Kan, macam saya sebut tadi kan, orang Islam dia mesti nak pergi haji sebagai persaraan dia kan. Kena pergi haji. Jadi dia kena masuk dalam tabung haji, kita kata tadi. Perancangan daripada awal. Perancangannya. Yang satu lagi banyak orang lupa, ini bagi pihak tabung haji, saya suka nak war-warkan ni. Banyak orang lupa bahawa you kena daftar nak pergi haji ni.
Dia bukan automatik. Dia bukan automatik. Kan ada akaun kena daftar. Bukan buka akaun tu dah settle. Kan. Okey. Itu banyak orang terlupa tu. Betul. Bagi pihak tabung haji ni saya nak Tambah amount minimum tu pun dah semakin naik kan. Kalau dulu amount minimum ni 1,000 ke bawah lagi? 1,300. 1,300 kan. Sampai kekal lagi 1,300. Oh masih di 1,300. 1,300 daftar. Okey. Oh harga je lah yang naik. Minimum ni masih Pendaftaran kekal. minimum. Dan tahu tak bahawa kalau kita ada duit EPF, okey, boleh digunakan. boleh digunakan Ya. 1,300 blok untuk hantar ke tabung haji. Ya, ni memang Duit tu akan ditransferkan. Ramai orang tak tahu benda ni. okey. Jadi kebetulan ya. driver saya, Ya. bekas driver saya lah masa saya dulu ada personal Masa kerja driver. dulu, ya. Driver saya ni dia tahu saya rajin pergi umrah apa semua. Jadi dia nak pergi haji lah. Ya. Jadi saya cerita tentang ni, mungkin dia dengar saya ceramah apa semua. Dia kata, "Bos, macam mana nak buat ni?" Oh. Kan 1,300 tak ada. Okey, Kan kat ya. tabung haji. Dia cakap, "Mat, kau pergi EPF, Ya. tanya EPF boleh tak gunakan duit." Kebetulan masa tu baru diumumkan, baru dilaksanakan. Simpanan 1,300 kan macam-macam kita boleh keluarkan kan. Ya, boleh rumah keluarkan beli lah, komputer, rumah semua. pendidikan, 1,300 boleh dikeluarkan untuk daftar haji. Daftar haji. Okey. Jadi daftarlah sekarang. Ya. Kita cerita tentang daftar ni untuk dapat giliran pergi haji. Ya. So untuk orang yang tak ada duit tu Gunakan duit kena EPF. guna EPF, boleh guna EPF. Kena daftar terus. Ya. Daftar. Yes. Jadi daftarnya kalau didaftar sekarang kena tunggu 50 tahun akan datang kan. Betul. Tapi kalau tak daftar, Tak daftar kita tak tahu bila kan. ya. Jangan lewatkan. Ya. Okay. Bila bercakap pasal EPF ni aja ada apa? Saya ingat dulu satu ceramah saya dengar lah daripada Ustaz Zahrudin yang bercakap tentang syariah account, pelaburan simpanan syariah dalam KWSP kan. Jadi saya baca statistik jumlah rakyat Malaysia ni yang Muslim yang tukar kepada simpanan syariah masih rendah je kan. Oh okey. Dan Haji terlibat ataupun macam mana peringkat permulaan yang bila Haji cerita sikit pengalaman Haji. ketika tu dia pertikaikan. Ya. Ni sebenarnya KWSP ni disimpan kat mana duitnya? Pelaburannya macam mana? Ya. Adakah syariah, patuh syariah atau tidak? Masa tu isu tentang patuh syariah lah. Ya. Jadi EPF ni antara tempat yang duit simpanan kita tu Yang paling besar lah. yang paling besar. Ya. Ke mana dilaburkan Ya. untuk dapat pulangan? Ya. Itu isu besar. Jadi saya terkaitlah dengan terbabit lah rasanya ini nak memikirkan dan jadi satu masalah yang sukar. Ya. Kepada bila wang tu ditinggalkan. Isu pewarisan EPF Isu lah ni. pewarisan EPF lah saya pun. Okey. Jadi dalam satu convention, Ya. saya ingat lagi convention tentang pengurusan harta. Jadi saya cerita pasal harta pusaka kan. Orang cerita tentang macam mana ni kan. Di presentation dalam forum tu. Saya membentangkan tentang pusaka. Saya ambil lah isu tu sebagai salah satu daripada poin saya. Okey. Kalau saya ada harta di EPF, saya kata, di KWSP, saya namakan isteri saya. Semua orang tahu bahawa isteri saya hanyalah wasi. Dia akan mentadbirkan ikut hukum. Ya. Tapi isteri saya tak tahu. Katalah saya ambil jumlah, saya quote masa tu dalam presentation saya kata 1 juta. Ya. Saya tinggalkan duit EPF, duit KWSP 1 juta. Berapa daripada 1 juta tu yang sebenarnya halal? Dan berapa yang tak patut syariah? Pasal dia bercampur kan. Sekarang jadi isu kan pelaburan masa tu kan. Masa tu jadi isu berapa? Dividennya berapa? Jadi kalau isteri saya dapat, balu saya dapat duit tu, dia nak kena bagi ikut hukum. Hukumnya hukum Islam, faraid. Daripada duit tu nak dibayarkan zakat terlebih dulu, hutang saya kepada Allah Ta'ala. Berapa dia nak bayar? Kan jadi satu persoalan kepada pentadbir pusaka saya dari duit EPF. Faham? Jadi jadi saya kata masalah kan. Tuan-tuan fikir tak benda ni? Tuan-tuan fikir macam mana cara tentang duit ni dilabur. Saya fikir tentang yang tu, saya kata, pasal bidang saya. Kan? Pentadbir nanti nak buat macam mana? Sebab itu Amanah Raya kan, masa tu saya kerja Amanah Raya. Amanah Raya pun nak kena takbirkan duit tu. Kalau kan EPF tu kalau tak ada penamaan.
mana satu kita nak takbirkan, macam mana mesti ada panduan lah. Ya. Jadi apa kata saya bagi cadangan masa tu? Ya. Apa kata kalau duit saya EPF ni semuanya halal? Kan senang. Kan senang. 1 juta kan, tahu berapa nak tolak apa ni zakat, berapa nak tolak apa ni hutang dan sebagainya kan. Okay. Berapa boleh bagi infak. Senang kan, 1 juta. Tak perlu nak kira, nak cari terperinci. Jadi apa kata kalau saya cadangkan, saya kata masa tu, Ya. supaya duit-duit orang Islam, Ya. duit-duit orang Islam, pelaburan orang Islam buka jadi Islami. Sebagaimana saya sekarang ini ambil takaful. Ya. Saya sekarang ini buat perbankan Islam. Ya. Saya cari makanan yang halal. Saya tak masuk dah restoran yang tak ada tanda halal. Misalnya gitu kan, saya kata. Ya, betul. Apa kata duit orang Islam juga KWSPI. Saya tulis I. Dalam I tu convention Islami. tu. Dalam convention tu. Dapat sokongan. Padulah masa tu kan. Itu sejarahnya. Jadi 206 di akhir convention tahun 2006 tu. 2006. Di akhir convention tu kita kena buat resolusi lah. Kan mesti dah apa dapatan kita daripada kita berconvention 2 hari ni kan. Jadi salah satu daripada resolusinya ialah kita orang Islam kena akaun orang Islam KWSP kena dihalalkan lah. Jadi KWSPI. Jadi saya kalau tak silap saya jadi pengarah convention ke ataupun setiausaha convention lah. Jadi saya kena buat lah satu-satu dan resolusi tu yang nombor 1 kita letakkan. Yang nombor 1 punca sekali. Kan pasal planning kan tu punca. Baru yang lain-lain tu kita ceritalah kan. Jadi convention tu diberi dalam dalam postmortem dicadangkan supaya dibawa kepada EPF. Kan EPF pun tengok, EPF pun ada dalam tu. EPF boleh beritahu sebenarnya dia tahu. Daripada dividen tu, duit simpanan kita dianggap apa kita punya lah, capital awal lah. Capital awal ni daripada dividen tu. 35% dividen, 65% adalah simpanan. Pokok, daripada 35% tu 70% tak patuh syar'i. Tu saya kata macam mana nak kira kan susah. Dia tahulah kiranya. Jadi kalau sekarang ni ada cadangan, dia nak buat lah supaya semua disyariahkan. Syariah kan, jadi halal. Jadi bincang lanjut bawa ke menteri. Menteri di jabatan undang-undang masa tu kan. Hal ehwal parlimen ke apa. Dia tengok benda tu, okey buat kertas parlimen dan sebagainya. Lalu akhirnya okey, cadangan tu diterima. Orang Islam boleh tukar. Panjanglah proses tu. Proses dia panjang. Dia akhirnya dilaksanakan selepas 10 tahun daripada 10 tahun. Tarikh 2006 tu. 2006 supaya saya ingat, saya yang cadangkan, saya yang type 2016 dibuat ketetapan orang Islam boleh memilih untuk bertukar daripada konvensional kepada syariah. Jadi saya kata kat situ adalah bahagian saya. Masya-Allah. Kan itu saya selalu mengenangkan benda tu sebagai bahagian daripada kerja amal saya lah. Saya fikirkan itu. Jadi sesiapa orang yang beralih ke KWSPI Islamik, dia dapat pahala, saya pun dapatlah sikit tumpang. Masya-Allah. Pasal saya yang ni kan. Rakan-rakan lain pun harapnya dapat juga. Masing-masing. Persatuan pewarisan masa tu tukang bawa naik benda ni. Ada persatuan. Ada persatuan masa tu kan, dianjurkan oleh Persatuan Pewarisan Islam. Okey. Jadi alhamdulillah dah bertukar. Yang lagi istimewanya doktor, apabila kita bercakap ke arah pindah tu, majlis fatwa kebangsaan. Yang peringkat nasional punya lah yang mengeluarkan fatwa ketetapan 2015, boleh cek lah sebelum dia dilaksanakan pada bulan Ogos ke 2015 ni tu. Majlis fatwa kata bila berpindah daripada konvensional ke Islamik, tak perlu nak buat penyucian ke apa ke, telah dianggap suci dah. Automatik dah suci. Automatik suci.
Masya-Allah. Saya masa tu kan, saya ingat lagi lah, cium tangan pada mufti apa ni, arwah mufti Perak tu. Oh ya. Masa pasal dia pengusi. Siapa nama tu Harusani ke siapa? Ya, dia pada dia kan semua Masya-Allah, harus saja arwah sebab namanya Harusani. Ya. Kau orang buat lawakan nama dia Harusani. Jadi pada dia semua harus saja. Harus Harusani. Allah Taala takdirkan. Saya cium tangan dia tu maksud tak pasal dia juga adalah apa ni, pengurusi syariah Amanah Raya. Jadi nampaklah keperluan tu. Ya. Saya pun tanya, macam mana boleh buat keputusannya ni? Kita senangnya. Ya. Kan kita dia buat kias kan. Ya. Sahabat-sahabat sebelum Islam, Ya. bila datang Islam, masuk Islam. Ini ampunkan segala dosanya. Kan? Iyalah. Kan? Betul lah. Itulah. Okay. Yang paling jahat sekalipun Abu Sufyan misalnya, hampir lari dari rumahnya ketika pembukaan Mekah kan. Dia nak lari kan. Ya. Tapi Rasulullah kata siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat. Tahu story tu? Kan? Ya, betul. Kan? Dan dia masuk Islam. Dan dia bercerita tentang kisah hidup dia masa dia sebelum Islam kan. Dia ampunkanlah. Jadi begitulah kata Datuk Seri Tan Sri Harusani kepada saya, arwah dan kita. Macam itulah kita. Masya-Allah, bagus. Jadi daripada bukan patuh syariah, bila kita convert patuh syariah. Sebab sebelum ni memang tak ada option pun kan? Tak ada option. Ya. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi lepas 10 tahun kan. Ya. Baru 2016. Ya. Tapi orang tak apa nak minat benda ni doktor. Ya. Sebab dia ikut sukarela kan. Ya. Saya ingat lagi waktu diumumkan dimulai pada, kita ambil lah tarikh macam ni, 8 hari bulan Julai. Saya tak ingat tarikh sebenarnya. Katalah 8 hari bulan Julai. Ya. Start benda ni sampai orang boleh berubah. Saya pada hari itu bersyarah dekat Kuantan. Okay. Kuantan, saya ingat lagi dekat satu hotel tu. Syarah, ada masa rehat. Ya. Saya bawa kawan-kawan yang dengar syarah saya ni, siapa tahu tentang benda ni. Hari ni mulai berkuasa, kita boleh pindah apa semua. Siapa nak ikut. Bagaimana? Kita pergi pejabat KWSP dekat Indra Mahkota tu, Kuantan tu. Hotel tu tak jauh, jalan kaki pergi balik sebatu lah. Maksudnya lah dalam jauh jugalah. katalah 500 ni. Ya. Kita jalan kaki daripada hotel tu pergi ke pejabat EPF. Nak tukar on the spot. Dimudahkan. Masya-Allah. Sistem bagi IC. Sebab Haji dah tunggu lama kan. Saya dah tunggu 10 tahun. Saya pencetusnya fikirkan macam tu kan. Saya kena tunjukkan. Saya bawa isteri saya, penceramah yang seorang lagi tu dengan beberapa orang rakannya, kami pergi buat. Terus tukar. 2016. Anak saya kerja, masuk kerja, cerita tentang dia kena ada EPF, kena buka apa ni kan. Jadi saya bagi tahu anak saya, make sure you cakap dengan you punya HR manager. Ya. You punya KWSP mesti KWSPI. Dan saya beritahu anak saya pula, make sure kawan-kawan kau lain yang sama start kerja dengan kau ni. Ya. Kan saya rakan sebaya yang sama start kerja kan. Make sure Islam. Make sure masuk dalam Islamik. Pasal kau sekolah universiti Islamik pun. Ya. Kan? Jadi pastikan. Jadi dah berapa lama ni? Belum dekat 10 tahun. Dekat 10 tahun tu. Dekat 10 tahun. Betul. Sebab dia pilihan, saya nak sebut tadi. Dia pilihan. Sebab tu ramai orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang pun kan dia pilih, dia tidak memilih untuk bertukar. Sebab apa? Sebab asalnya dividen dia lebih rendah. Kecil. Okey. Jadi kalau konvensional bagi 5%, Islamik 3.5. Jadi tu. Oh, kecil lah. Kecil kan banding. Allah Ta'ala takdir. Sekarang ni tahun sudah setara, sama. 2024 kan? 24 punya dividen 2024 betul. 6.3%. 6.3% sama. Islamik. Masya-Allah. Konvensional pun 6.3%. So tak ada reason lah. Tak ada reason. Saya cakap benda ni sebab apa tahu doktor? Sebab saya kata tadi, kerana dia pilihan, ramai orang tak pilih. Saya dimaklumkan pada tahun 2023 hanya 11% je. 11% je lah. Mungkin ujung tahun tu, saya tahu lah sekarang ni mungkin 20% lebih. Mungkin sekarang ni dah tengah bulan 20 tengah tahun 2025 ni, mungkin katalah 30%. Jadi saya menyeru sebenarnya ni,
Sepatutnya 100% lah kan. Sepatutnya 100% lah kan. Ya. Pasal semua dah cukup. Dia bila bertukar jadi halal. Ya. Kan? Lepas tu dividen pun Dah tinggi, sama ya. dah tinggi. So apa lagi? Kita orang Islam kan? Betul. Tak perlu nak takut lah. Allah Ta'ala bagi jalan. Satu langkah ke jalan Allah, Ya. 1000 kan? Langkah Allah bantu. Masya-Allah. Macam itulah insya-Allah. Alhamdulillah. Okay Haji, last sebagai Haji punya apa ni kepakaran Haji, apa yang Haji sekarang ni servis yang Haji ada. Satu training kan. Lanjut Haji mengajar dalam pewarisan dan juga pengurusan kewangan ya. Dan selain tu Haji juga membuat apa ni sebagai peguam bela peguam cara. Ya. Okey. Jadi kerja hakiki saya ni peguam bela peguam cara dan juga syariah financial planner. Perancang kewangan syariah berdaftar. Okey. Saya apa ni lah member Bar Council, member juga MFPC. MFPC itu Majlis Perancang Kewangan Malaysia. Malaysian Financial Planning Council. MFPC. MFPC Malaysian Planning. Jadi saya mengajar sebagai trainer ni berdasarkan saya punya syariah RAP dan juga berdasarkan pengalaman saya sebagai peguam lah menguruskan banyak harta pusaka. Ya, dua-dua bidang sekali. Jadi saya selalu cerita tentang undang-undang. Misalnya kita cerita tentang apa ni undang-undang yang baru tentang jadual 10. IFSA, jadual 10 FSA. Kan yang cerita tentang penamaan dan sebagainya. Itu terkait dengan undang-undang, pasal undang-undang baru kan. Kita cerita tentang business succession. Sebab ada undang-undang baru, Akta Syarikat 2016. Dulu Akta Syarikat 1965. Ada undang-undang baru kat situ yang mengatakan bahawa sesebuah syarikat boleh satu orang je shareholder. Kan? Kalau dulu wajib kena ada dua kat atas. Dua dan lebih kan baru jadi syarikat Sdn Bhd. Sekarang satu orang pun boleh. Single shareholder, single director. Boleh Sdn Bhd. Apa keistimewaannya Sdn Bhd ni? Dia tentang liability, limited liability. Kalau perniagaan persendirian, dia punya liability dia tidak terhad. Faham. Hutang barang-barang kat office boleh jadi cagarannya, kan? Tahu-tahu barang-barang kat rumah pun boleh jadi sandaran. Macam enterprise. Enterprise sole property. Sole proprietor. Jadi memang semua individu lah. Individu tanggung. Tapi kalau Sdn Bhd terhad pada syarikat. Share dia. Apa yang share dia, apa barang syarikat yang ada. Itu yang kena faham tu. Ini pun saya beri penerangan lah. Business succession sebab apa? Business succession dalam ni, walaupun satu orang dah meninggal dunia, menurut undang-undang ni 6 bulan syarikat ni masih boleh hidup untuk digantikan oleh waris-waris atau siapa-siapa pun. Faham. Mengambil alih syarikat tu. Persendirian, sole proprietor, kalau tuannya meninggal dunia, dia seorang, bisnes tu tutup. Akaun kena tutup. Betul. Kan? Sedangkan kalau Sdn Bhd 6 bulan boleh hidup lagi. Jadi ini benda-benda yang harus diambil kira orang berniaga lah. Dia patut ambil kira benda ni. Itu terkait dengan undang-undang. Saya juga kongsikanlah. Saya selalu kalau kat masjid saya selalu kongsi surah Al-Kahfi ayat ke 46. Al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya. Al-mal, harta dan anak-anak adalah hiasan, perhiasan hidup di dunia. Kan? Sesungguhnya amalan-amalan yang lebih baik kan. Itu. Jadi kalau saya jadikan asas itulah orang cara-caranya, lepas tu saya kata surah Al-Kahfi kan 1846. Saya punya 1845 saya tengok 46. Semalam pun duduk-duduk buka puasa
Ustaz tu kata, Haji Rafi ni lain tak ada al-malu wal-banu tu dia. Zinatul hayatid dunia. Pasal perhiasan dunia semata-mata. Jadi kalau kita nak bagi cantik dunia ni, kan, kita kena hias dengan baik juga kan. Itu saya punya sandaran. Saya syarahkan benda tu. Saya syarah perancangan persaraan, perancangan kewangan, dan istimewa ni saya selalu syarahkan, tunjukkan tentang kepentingan lift dalam perancangan pewarisan. Lift apa lift? Apa tu? L-I-F-T. Lift, okey. Lift ni elevator kan? Ya, lift. Tapi lift tu sebenarnya Life Insurance Family Takaful. Life Insurance Family Takaful, okey. Jadi dia terpakailah apa keistimewaan dia. The importance of lift in estate planning. Jadi orang kena tahu. Kan? Dia buat perancangan ni apa semua. Tapi ada 2 wadah. Kalau bukan Islam, lift lah, life insurance lah. Tapi untuk orang Islam dan bukan Islam, family takaful lah. Okey, untuk komplement kan. Wadah kan untuk perancangan dia. Okey. Ini saya punya apa ni lah. Saya concentrate benda tu banyak lah. Jadi saya terimalah jemputan orang cara, orang nak panggil saya cara bincang tentang benda ni, share benda ni, insya-Allah. Okey. Selain daripada tu saya kongsi jalan pengalaman korporat kan. Saya boleh cerita tentang kalau bukan last in first out, LIFO. Last in first out, okey. Itu kalau tentang undang-undang kita nak berhentikan orang tu. Kalau kita nak tutup bisnes kan, last in first out. Pekerja yang masuk awal tinggal lah, masuk yang last in, masuk lewat dia keluar dulu. First out, gitulah benda-benda undang-undang macam tu saya saya ni dipanggil HRDC accredited trainer, certified trainer. HRDC jadi kok kan. So alhamdulillah, dan mungkin sedikit Haji punya istilahnya yang saya nak gunakan adalah sedikit kata-kata, sebab Haji dah lama dalam bidang perancangan keuangan kan. Dan of course kalau kita tengok dalam sirah pun melihat macam mana sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya berbisnes ni, tujuan dia memang akhirat je kan. Yalah. Jadi apa Haji punya sedikit nasihat lah kepada, sebab sekarang ni dunia anak-anak muda sekarang ni memang semua nak buat bisnes. Yelah. Kan tak nak lah nak kerja makan gaji ni, kalau boleh sementara je memang semua nak buat bisnes kan. Online ke offline sebab kan. Rasulullah kan janjikan 9 daripada 10, 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Ya, betul. Kan, jadi kita gunakanlah kudrat kita, kemahiran kita, kepakaran kita untuk berbisnes. Tapi apa tujuan ni, matlamat dia? Kita semua tahu bahawa kita buat bisnes macam mana, meninggal juga. Betul. Cerita pasal meninggal, bisnes apa yang orang terror buat? Bola sepak, bisnes kan. Satu hari 1 juta Ronaldo akan dibayar. Kan, 1 hari ke 1 jam, 1 minit? Tak tahu Tapi dia punya kontrak yang terbaru ni dengan Al Nassr Riyadh. Satu posting Instagram pun berjuta bayar dia. Kan dia 1 minit sign 1 juta. 1 minit dia turun gelik-gelik bola 1 minit 60 second 1 juta. Gitulah lebih kurang duit kita lah. Ya. Tapi kawan dia Diago apa nama? Yang meninggal Jota. Diago Jota. Bawa kereta laju. Accident tu. Okey ya. Kan? Ya. Muda 26. Ni orang muda, cerita pasal orang muda lah. Meninggal juga. Kan? Meninggal juga, kereta terbalik dan terbakar. Ya, sport car tu kan. Dia 2 beradik. Yang ustaz cerita, kesian dia kita selalu cakap kesian dia baru kahwin. Dia tak cerita yang dia tak menikah dah berapa lama, 3 orang anak tak menikah. Baru 5 hari kahwin. Kan, satu hal Allah Taala nak tunjukkan kepada kita. Kan? Pengakhiran lebih utama kan. Jadi saya selalu bagi contoh macam ni, doktor. Apabila kita nak pergi ke sesuatu destinasi, katalah kita nak naik kereta api, kita nak drive, kan, kita nak naik kapal terbang sekalipun, kan ada destinasi kita. Ya, tujuan utama. Saya ujung minggu ni insya-Allah, sekarang pun saya nak ke Kuala Lumpur. Saya dah tahu destinasi saya kan. Saya nak pergi ke LCC, nak jumpa orang, nak ambil signature. Gitu. Ada destinasi kita.
Baru kita buat pukul berapa nak keluar kan, tengok jam pukul berapa nak keluar, pukul berapa kita dah janji dengan dia. Saya dah janji pukul 4 petang misalnya. Lepas tu nanti ada seorang lain lagi akan datang jumpa saya. Ini kita punya planning. Destinasi kita KLCC. Dalam kehidupan kita, apa destinasi kita? Akhirat. Syurga. Kita nak pergi syurga. Kita nak pergi syurga. Saya selalu cerita benda ni kan. Siapa kat sini yang tak nak pergi syurga? Tak ada orang kat tangan. Tak ada. Siapa sini want to go to hell? Tak ada. Saya selalu buat lawak lah. Bos-bos saja yang selalu cakap go to hell. Kan? Dia agaknya nak pergi kan. Kan? Kita tak nak. Kita nak pergi heaven. Jadi berniaga ke, buat kerja apa ke, jadi apa ni, blogger ke, jadi Twitter ke, jadi TikToker ke, kan? Apa benda ke, kita kena ada matlamat kita. Destinasi kita syurga. Macam mana nak pergi syurga tu? Kan? Orang bisnes ni banyak pahala kalau dia bagi infak, dia buat betul, bagi sedekah lebih kurang harga. Kan kalau bisnes kan? Dia tak boleh cari untung semata-mata. Kan? Untuk buat apa? Kalau dia kata aku nak banyak untung supaya aku boleh banyak keluarkan zakat. Masya Allah, hebat. Sebab apa? Destinasinya syurga. Zakat itu adalah jalan, cara untuk membina jalan yang mudah untuk sampai ke syurga. Jadi kata-kata akhir saya, kita punya matlamat syurga. Sebab dari situ kita asalnya. Masya Allah, di situ kita asalnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak je. Sama-sama. Sesi kita yang kedua. Jadi sampai kat sini kita punya sesi. Berapa lama? Habis dah? Habis dah. Berapa lama kita punya sesi? Ya? 1 jam 50 lah. Satu apa? Baru ni saya sambung sikit je. Baru ni saya balik kampung, bawa keluarga saya pergi jalan lah. Mak ayah saya pergi makan. Tengah-tengah duk makan tu, saya tengok ada satu accident. Seorang, dia ni bekerja bahagian kesihatan lah, staf kesihatan lah. Accident dan dia meninggal. Kereta dia accident. Kemudian saya pun waktu tu nak pergi bayar dekat kaunter, terjumpa kawan lama, junior waktu belajar medik dulu. Terjumpa sembang. Kata pasal tadi ada accident. Dia kata dia bahagian dia kerja bahagian kecemasan. Jadi bila jenazah tu sampai dekat hospital dia pergi kat bahagian forensik tu, dia boleh tengok lah sebab dia doktor kan. Dia boleh tengok lah. Jadi dia kata macam mana accident tu? Akibat kereta hancur semua. Dia kata memang lah mayat semua. Cuma satu benda yang bila disebut tu saya terdetak dekat hati saya kan. Mayat sempurna? Tak, dia kata mata dia terbeliak. Alamak. Saya macam Allah. Saya yalah, macam kita duduk dengan cerita pasal sakaratul maut, tentang kematian, kita takut. Tapi bila kita meninggal, maksudnya bila dia cerita, dia kata jenazah, sebab dia memang biasa tengok jenazah hancur ni, dah biasa dah. Tapi bila mata terbeliak tu dia sebut kan, dia doktor yang selalu tengok orang mati pun, tengok jenazah apa, accident tu kan. Tapi mata terbeliak tu, benda tu pun dia macam cerita benda tu kat saya kan. Dia kata kita rasa takut tu macam. Yalah pengakhiran yang macam mana kita nak. Kan ada doa kan, kita nak husnul khatimah. Kan, janganlah su'ul khatimah kan. Semua ni dia ajar lengkap sebenarnya. Kan, lengkap selengkap-lengkapnya. Cuma kita je nak praktikkan tidak kan. Saya harapkan dia sebagai pesan untuk diri saya sendiri juga. Dan pada orang yang ikuti kita ni. Sebab ada satu kisah seorang influencer ataupun penyanyi, saya pun tak pasti detail cerita dia, tapi cerita dia ni, dia dapat hidayah daripada satu komen. Komen ni menulis satu ayat Quran tentang ketika mana dia meninggal dalam keadaan mata dia terbeliak. Maksudnya meninggal dengan terkejut. Meninggal dengan terkejut dan meninggal yang buruk lah. Maksudnya dia banyak buat. Tapi ayat Quran tu cerita tentang mati dengan mata yang terbeliak. Influencer ni ataupun penyanyi ni, bila dia baca ayat komen yang tak siapa-siapa ni, dia dapat hidayah dan dia jadi pendakwah. Dan dia cerita balik komen ni yang memberi hidayah pada dia. Masya Allah. Jadi bila kawan saya cerita mata terbeliak meninggal tu, teringat lah. Tengok story ni, Allah. Tak tahu, moga-moga kita diberi istighfar. Kita mohonlah supaya kesudahan yang baik bagi kita semua, insya-Allah. Kesudahan yang baik juga untuk pertemuan kita pada hari ini. Masya-Allah. Terima kasih banyak Haji sudikan kongsi ilmu dan pengalaman. Sama-sama.